Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera ya saya ucapkan pada semua. So terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih lah ya kepada semua kerana dapat luangkan masa untuk kita bersama-sama dalam sesi webinar. Tajuk dia peluang dan persediaan, di mana ini adalah siri yang pertama, iaitu kita nak kenali dulu program Siswazah ya pada malam inilah. So saya adalah Arnida Abdullah. Saya adalah moderator pada malam ini. Dan kalau di fakulti tu saya adalah penyelaras pentadbiran pendidikan. Ya. Program pentadbiran pendidikan. So maknanya master level dan PhD level saya adalah penyelarasnya. So bagi pihak Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, so saya mengalu-alukan semualah ya hadir malam ini dan terima kasih lagi sekali. So, mungkin sebelum kita teruskan sesi webinar ni, kita sama-sama membaca umur kitab ya. Semoga webinar yang kita jalankan ini adalah menjadi pemuka segala kebaikan lah. InsyaAllah. Okay. So, pada semua ya terlebih dahulu saya nak terangkan tentang tujuan kenapa kita adakan webinar ini. Yang pertama adalah untuk memberikan pendedahan mengenai peluang melanjutkan pengajian pasca siswazah ya. Dan kedua adalah sebagai salah satu kita kata kami punya ni lah ya untuk kami membantu peserta-peserta dalam webinar ini supaya ada persediaan awal dan ia hanyalah persediaan yang terancang yang very organised apabila untuk memohon HLP nanti, sebab HLP pun permohonannya dah buka ya. Macam kita nampak ada permohonan pertama, permohonan kedua, ketiga dan ada yang dah 4 kali mohon. So kami di sini adalah untuk membantu anda-anda semua, tuan-puan semua supaya mungkin kali ini permohonan itu semua berjaya insya-Allah. Dan pada masa yang sama sekiranya bukan untuk HLP pun dia adalah sebagai satu kita kata pengetahuan semua tentang program-program yang ada di Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, dan juga pada masa yang sama di pihak tuan dan puan adalah kita akan membantu dari segi hala tuju akademik lah ya, especially dalam kerjaya melalui pengajian pasca siswazah yang kami adalah di fakulti. So ada 4 siri yang telah dirancang. Ini adalah siri yang pertama. Dan siri yang kedua adalah lebih kepada macam mana mencari idea. Tentang tajuk kajian. Siri yang ketiga penyediaan proposal, penyelidikan. Dan siri yang keempat ini adalah tentang temu duga. So kita ada panel-panel yang berbeza untuk setiap siri-siri ini, dan di mana kita akan satu is kita kata kita boleh explain ya apa yang perlu, apa yang jangan dibuat semua. That part is very important lah, right? Dan seterusnya adalah saya akan perkenalkan ada 2 panel untuk sesi malam ini ya. Di mana di sini adalah kalau kita lihat daripada poster, saya sebagai seorang moderator, dan seterusnya kita ada yang berbahagia Dr. Hazwan ya, Muhammad Fuad. Dr. Hazwan dia adalah Ketua Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal, pakar dalam TVET lah, dan juga dia punya kepakaran kedua adalah pentadbiran pendidikan. Dan seterusnya kita ada panel yang kedua, yang berbahagia Dr. Rahimah Jamaluddin. Yang Dr. Rahimah memang ni siapa tak kenal Dr. Rahimah dia adalah pemenang Anugerah Akademik Negara tahun ni ya. Dan Dr. Rahimah adalah penyelaras untuk program TVET
ya, technical dan vocational di bawah Dr. Rahimah. Permohonan master dan PhD Dr. Rahimah yang handle. Okey. So untuk sesi malam ini, okay, bagaimana kita susun adalah kita akan mulakan dengan uh, Dr. Rahimah. Dia akan berkongsi ya tentang Dr. Rahimah akan bincangkan tentang kluster-kluster kan Dr. Rahimah? Ya saya betul. Okay. Kluster-kluster. Sedikit Yes. pengenalan lah tentang HLP itu sendiri. Mm-mm. Okay. Dan seterusnya kita Dr. Hazwan pula akan membincangkan tentang program-program di fakulti. So kita akan matchkan ya kluster yang ada tu yang daripada HLP punya kluster, apa program yang boleh dimohon ya di Fakulti Pengajian Pendidikan. Okay, kita akan susun begitulah supaya lebih kita kata senang untuk anda semua faham. Kita mulakan dengan HLP, lepas tu kita akan tunjuk pula di fakulti ada apa dan kemudian okey tuan-puan boleh matchkan okey bidang anda dalam HLP dan yang di manakah program yang sesuai untuk dimohon okey apabila membuat permohonan untuk UPM. Okay. So para peserta ya tuan-puan semua digalakkanlah untuk mengemukakan soalan. Yang last kali nanti baru kita akan mukakan soalan. Tetapi pada masa Dr. Rahimah dan juga Dr. Hazwan memberi penerangan pun okay, boleh juga terus untuk typekan soalan di chat box lah. Okay, nanti saya akan bacakan apabila kita last session kita untuk Q&A session. Ya. So tanpa melengahkan masa, okey, saya menjemput Dr. Rahimah ya untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan Dr. Rahimah. Okay, terima kasih kepada Dr. Anida untuk selaku moderator kita pada malam ini. Okey, untuk tanpa melengahkan masa, mungkin kita boleh terus mula. Okey, sesi pada malam ini lebih pada pengenalan dahulu untuk yang full untuk hari ini. Kalau macam seperti kita lihat yang tertera di skrin sekarang ni adalah tawaran permohonan HLP yang dikeluarkan, yang dah diiklan-iklankan sebelum ini. Okey, yang mana telah dibuka daripada 18 Disember 2025 sehingga 19 Januari 5 Januari 2026 di petang. So kalau ikut kepada 4 siri yang saya susun itu memang sempatlah siri ketiga itu proposal dah selesai sebelum 19 Januari ini insyaAllah kita cuba bantu mana yang tadi ada yang dah tulis dah lebih 3 kali, ada 4 kali, memang saya tak nafikan. Semasa kami jadi panel interview pun memang kami jumpa ada yang 3, ada yang 6 kali, yang tak patah semangat 6 kali saya jumpa memang sangat gigih dan dapat alhamdulillah tahun 2025 yang baru ni. Okey, so kita akan cuba kongsikan sedikit sebanyak panduan lah macam mana kita nak elakkan daripada kita apa tu perlu hadir beberapa kali lah untuk HLP. Ini yang pertama slide saya, mengapa ramai calon gagal di peringkat awal. Okay, ada 3 poin saya kat sini. Satu, mungkin salah pilih kluster. Ini penting sebab tu dalam webinar kami mungkin lain daripada orang lain. Kami nak bincangkan dahulu tentang kluster-kluster yang ada kerana ia memberi kesan kepada jangka panjang juga selepas tamat pengajian ke mana hala tujunya. Okay, yang kedua adalah bidang yang tidak selari dengan option mengajar ataupun latar belakang. Ada juga yang memilih tanpa berfikir mungkin ataupun tidak bertanya kawan-kawan terlebih dahulu dan akhirnya tidak selari pula dengan latar belakang ataupun option, juga mungkin ada jadi antara sebab kenapa ditolak. Dan ketiga, pengkhususan terlalu umum ataupun tidak wujud dalam senarai. Okay, ini antara kenapa dia gagal lah, selain daripada gagal semasa temu apa tu, biasanya kalau temu duga tu kalau proposal dah mantap jarang Dr. Nida kan gagal temu duga kan, sebab dia Ya, base kepada betul. apa yang ditulis pada proposal tu kena jelas Proposal dan juga dia selari dengan bidang. Ya, Yang itu yang betul. penting. Mm-mm. Sebab kadang-kadang kita jumpa ramai calon sebenarnya bila dia bentang proposal dia tak sama dengan bidang dipilih. Hmm. Dia cerita lain tetapi bidangnya lain. Tak sama. Itu antara poin yang utamalah kenapa tak match dan dia perlu di reject lah Okey, jadi untuk pengenalan ataupun sesi perkongsian malam ini saya merujuk kepada 2 dokumen utama lah daripada website HLP itu sendiri, iaitu yang pertama syarat permohonan program hadiah latihan persekutuan.
Dan yang kedua, saya merujuk kepada panduan yang dikeluarkan oleh HLP itu sendiri, yang mana kedua-dua panduan ini boleh dapati di website HLP ataupun bila klik e-penawaran itu memang ada kedua-dua panduan ini. Ini bukan saya buat cerita sendiri lah ni. Saya cuba ringkaskan, cuba mudahkan supaya peserta-peserta faham lah apa itu HLP. Okay, bila sebut tentang skim pengajian HLP ataupun HLPS, dia ada istilah HLP. Saya rasa semua dah faham apa tadi. HLP lah hadiah latihan persekutuan. Dan dia ada yang penuh tu, yang dia ada 4 kategori di sini dalam permohonan HLP. Dia ada HLP, CBBP, DP. Okey, kalau nak tengok penuh tadi kat depan ni lah CBB cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa. Yang TB tadi Satu lagi adalah CBBP yang ada beasiswa. Okay. Ada beza dua-dua ni dia ada beza. Yang pertama ni saya cuba buat rumusan kat sini supaya mudah nak faham. Yang CBBP DP ini adalah cuti belajar dapat sepenuh masa dan bergaji penuh, okey, dan dia merupakan dapat tajaan penuh lah, beasiswa penuh di sini. Kalau HLP yang TB tanpa beasiswa ini adalah dia masih lagi cuti belajar dapat sepenuh masa, dapat gaji juga gaji penuh tetapi tidak dapat penajaan ataupun beasiswa untuk belajar tu. Okay, maksudnya kita dapat cuti, kita hanya dapat gaji macam biasa tapi tak dapat penajaan untuk beasiswa untuk yuran pengajian. Kalau yang first ni dapat yuran pengajian lah. Okay. Yang ketiga HLPS, ni pun ramai sekarang yang masuk dengan HLPS, iaitu tidak ada cuti. Okay. Dapat gaji macam biasa. Dan ada yang skimnya ada yang dapat penajaan terhad sahaja. Yang saya difahamkan terhad ini dia hanya membayar yuran sahaja. Tidak mencakup benda-benda lain lah. Yuran pengajian sahaja ya. Okay, lepas tu yang pengajian pun tak sepenuhnya, dia ada percentage lah. Yang ni kena rujuk balik lah kepada HLP apa syarat-syarat dia lah untuk dapat yang tu Okay, yang satu lagi program dipanggil sebagai SPADA, kalau pernah dengar, iaitu bertujuan untuk melahirkan guru terlatih dan berkepakaran dalam menangani masalah dalam kalangan pelajar terutamanya melibatkan penyalahgunaan dadah di sekolah dan fokus pengajian program inilah untuk memberi penekanan kepada elemen pencegahan dadah. Untuk SPADA ni biasanya guru bimbingan dan kaunseling lah yang mohon Selain pada guru bimbingan dan kaunseling, kalau saya rujuk pada syarat tu, dia boleh juga guru bahasa, guru pendidikan Islam ataupun guru moral ataupun guru civic pun boleh mohon SPADA, program SPADA Itu yang ada khusus kat sini. SPADA ni untuk guru-guru tertentu sahaja yang boleh mohon untuk SPADA. Okay. Kalau ada persoalan-soalan boleh terus cek di situ. Nanti Dr. Alida akan semak. Kalau kita boleh jawab, kita cuba jawab lah Okay, next kita pergi kepada ini yang penting dalam syarat permohonan itu kena faham dia ada banyak muka surat kat sini, 7 muka surat. Okay, syarat permohonan program penajaan cuti belajar KPM ini saya highlightkan kat situ tadi ada HLP. Okay, dia ada HLP yang cuti penuh, nanti tidak kat sini dalam table ni Okay, lepas tu dia ada SPADA, dia ada yang tanpa beasiswa, sorry. Okay, lepas tu dia ada juga yang HLPS tu yang belah kanan sekali ni adalah HLPS. Yang saya highlightkan yang penting-penting saja kat sini, yang lain saya rasa cikgu-cikgu boleh baca sendirilah Okay, yang penting-penting di sini adalah pertama, kelayakan utama pemohon. Kalau ikut kat sini semua 4 kategori adalah perlu mempunyai ijazah pertama yang diiktiraf, kelayakan ataupun setaraf dengannya, berpengalaman selari dengan bidang yang dimohon, serta ada perancangan laluan kerjaya pada masa hadapan. Dan kalau ikut di sini warga negara of course lah Malaysia sahaja. Kaedah pengajian kalau untuk yang HLP, SPADA dan CBBP, TB ini adalah sepenuh masa. Kecuali yang HLPS tu sahaja yang separuh masa ataupun sambilan. Tadi sebab sambilan ni merujuk kepada dia bekerja. Dia bekerja maksudnya kelas tu kalau katakan hari weekdays, lepas kerja dia kena hadir kelas lah. Okay, jenis pengajian yang kalau untuk kategori yang 3 pertama ini mestilah belum memulakan pengajian. Belum memulakan pengajian. Maksudnya kalau dah mula pengajian tak boleh mohon dah HLP ni kalau yang HLPS ini yang telah ataupun yang belum memulakan pengajian, namun di sini ditetapkan minimum baki semester pengajian mestilah sekurang-kurangnya 3, masih lagi layak ataupun boleh mohon HLPS ini
Okey. So kat sini ditulis setiap bidang pengkhususan tu mempunyai syarat yang telah ditetapkan lah. Nanti kita pergi kepada bidang-bidang pengkhususan telah dinyatakan lah. Okey. Okey, next page ni berkenaan dengan umur. Tadi dalam grup WhatsApp pun ada tanyakan layak ke lagi nak mohon kalau umur berapa tadi? 45 je. Okey, kalau tengok kat sini untuk HLP yang cuti penuh ni tadi had umur untuk sarjana sarjana 50 tahun. Kalau untuk peringkat doktor falsafah adalah 45 tahun. 45 tahun untuk PhD ataupun EDD had umur je 45 tahun. Untuk sepada 50. Untuk HLP yang tanpa gaji tadi, tanpa cuti, tanpa beasiswa adalah 50, sarjana sama juga, PhD memang 45 saja. Untuk HLPS pun sama juga. Kalau PhD adalah 45 sahaja. Ataupun kat sini HLPS 46 tahun. Okey. So tempoh perkhidmatan adalah mestilah sekurang-kurangnya 3 tahun. 3 tahun. Lantikan selewat-lewatnya Januari 2023 pada tarikh tutup permohonan. Ini tetap yang dia dah nyatakan lah. Itu 3 tahun. Jadi kalau siapa yang baru 2 tahun, dah boleh juga dengar taklimat HLP kita ni supaya ada buat persediaan awal lah untuk tahun depan tu dah ready untuk nak mohon. Okey, pengesahan maklumat jawatan ni yang lain-lain ni cikgu boleh baca sendiri dekat website HLP tu ada buku panduan untuk syarat permohonan ni secara detail lah, boleh baca semuanya. Saya nak highlightkan tadi umur. Okay, lepas tu yang saya nampak macam menarik yang saya nak highlightkan juga kat sini adalah dari segi program pengajiannya kat sini. Kalau perhatikan di sini HLP yang CBBPDB ni dia boleh sarjana dalam negara sahaja yang dibenarkan. Okey, kalau untuk doktor falsafah ataupun EDD, PhD atau EDD dia boleh dalam ataupun luar negara. Okey, dan untuk sepada ni dalam negara sahaja. Yang cuti tanpa beasiswa pun dalam negara sahaja, HLPS pun dalam negara sahaja. So yang boleh luar negara hanyalah untuk peringkat PhD sahaja. PhD dan EDD bagi yang bercuti penuh lah yang dengan beasiswa. Okey, yang kedua saya nampak yang menarik adalah struktur ataupun mood pengajian. Okey, yang mana seperti kita sedia maklum untuk program pengajian peringkat Pasca Siswaza ini dia ada 4 mood pengajian lah kan. Dia ada pertama, dia ada campuran penyelidikan ataupun dipanggil sebagai mixed mode, kaedah campuran mixed mode. Dia ada campuran penyelidikan kerja khusus. Ada 3 campuran, mixed mode, penyelidikan full research ataupun kerja khusus master kerja khusus. Okay. Untuk kami di UPM kami cuma ada penyelidikan dan master kerja khusus sahaja. Okay. Nanti ada juga bertanya tu apa beza antara mixed mode dengan kerja khusus. Adakah siapa-siapa di sini yang dah tahu dah apa beza antara mixed mode dengan kerja khusus? Boleh tulis kat chat sikit kalau siapa dah tahu apa beza antara dua ni. Okay, kalau penyelidikan tu maksudnya full research lah. Untuk PhD memang full research. EDD memang dia bentuk campuran lah ataupun kerja khusus. Okay, untuk sepada kerja khusus dibenarkan. Alhamdulillah sekarang bila dibenarkan ijazah sarjana kerja khusus, memang pengalaman kami mengendalikan pelajar-pelajar HRP ini, Alhamdulillah semua graduate on time. Semua Betul. graduate on time. Boleh habiskanlah masa tempoh 2 tahun yang diberikan oleh HRP. Okey, lepas tu kita lihat pula kepada yang CBBP tanpa beasiswa ini pun sama juga. Dia ada yang kalau sarjana memang boleh 3-3 juga modnya. Kalau research memang by research sahajalah penyelidikan sepenuhnya. Memang kalau PhD memang penyelidikan sepenuhnya ataupun EDD kita boleh ambil by khusus dan sarjana boleh ke 3-3 mod. Okey, ada yang tulis mixed mode, coursework dan research sama pemberatan markah. Okey. Ada yang lain tak? Siapa yang dah faham sikit apa dia mixed mode dengan coursework? Coursework tu yang kerja khusus Dia ada beza betul bezanya dari segi pemberatan kredit untuk disertasi tersebut kalau macam kami di UPM kita ada kerja khusus 40 kredit, dia termasuklah disertasi yang berjumlah 6 kredit sahaja kalau yang mixed mode dia menggantung kepada universiti yang menawarkan, ada yang menawarkan 8 jam kredit, ada yang 10 jam kredit untuk disertasi sahaja. Maksudnya kredit untuk disertasi itu besarlah, lebih besar daripada yang bentuk coursework Okay.
So yang lagi satu yang menariknya adalah okey, yang kolom ketiga 22 kemudahan cuti belajar. Okey, kalau yang tiga kategori pertama ni dapat cuti belajar, yang HLPS memang tak dapat. Okey, jadi seterusnya tempoh cuti belajar ini tertakluk kepada mood ataupun tempoh pengajian yang tetap oleh universiti. Biasanya untuk sarjana adalah 4 semester lah. Dan insya-Allah setakat ni kami kendalikan pelajar HLP memang habislah 4 semester ni. Siap sempat lagi pergi melancong, pergi berjalan pada semester akhir tu. Kalau dia kerja khusus, memang Ya, jaminan untuk 4 itu sangat besar lah. besar. Tapi kalau research, yang itu ikut take, orang kata Ya, betul. masing-masing punya punya cara, apa, kita kata face dia kan. Betul. Itu Yang, disiplin pula sebab kalau kalau disiplin. sebut tentang pendidikan ini dia banyak bergantung kepada self disiplin lah, sejauh mana Betul. komitmen yang awak boleh beri sebab memang kita sebelum ni banyak kita uruskan master science tapi Hmm, lately ni yang 5 tahun kebelakangan ni 4 tahun atau ni dah lebih kurang hmm, memang hmm, kebanyakan yang masuk semua adalah dengan sarjana. hmm. Jaranglah kita jumpa masa interview HLP sekalipun yang nak minta dengan penyelidikan sebab itu pendidikannya agak sukar sikit lah sebenarnya untuk menghabiskan Kalau EDD ataupun PhD 6 atau 7 semester. Okay. So HLPS pun sama juga kita punya program sama je. Yang cuti belajar penuh ke ataupun HLPS dia jalan serentak, maksudnya memang 4 semester akan habis juga. Okay. Dan kita punya program sebenarnya boleh habis kalau nak paling cepat 3 semester sahaja maksimum 6 semester. Sama seperti apa yang ditulis di sinilah sama saja. Okey, next kita pergi kepada ini Cuma adalah betul Dr. ah, Rahimah kena highlight. Kalau HLPS tu dia ada maksimum sampai 6 tu. Kalau okey full, betul. yang tu. Dia ada maksimum sampai 6 semester. Ya, Sebab so nama dia kan hmm, HLPS kan, nanti hmm, saya share juga skema di hujung nanti. Yang mana betul. kalau orang yang ambil cuti penuh ni mungkin dia boleh habiskan 4 semester. Cepat. Kalau HLPS ni nak santai sikit, kalau kerja Hmm, terlalu banyak kan komitmen office, tugas hakiki, dia boleh ya. lanjutkan sikit kepada 6 semester lah. Instead Hmm. of 4 semester 2 tahun, dia boleh habis dalam masa 3 tahun. Tak salah, boleh Okey, janji habis belajar. Okey. Okay, next kita pergi pada syarat yang seterusnya itu syarat kelayakan akademik. Ini penting juga untuk cikgu-cikgu faham calon-calon HLP yang mana diberikan dekat situ ada tempoh dari segi sarjana ini adalah purata CGPA ataupun peringkat sarjana sebelum ni untuk masuk sarjana maksudnya berapakah CGPA yang perlu ada minimum untuk masuk sambung pengajian di mana-mana universiti. Kalau ikut pada HLP ditetapkan adalah 3 poin dan ke atas dengan pengalaman 3 tahun. Kalau 2.5 ke 2.99, 5 tahun. Kalau 2 poin ke 2.49, kena ada pengalaman tempoh minimum pengalaman bekerja adalah 10 tahun. Okey, kalau ikut kepada yang saya tulis sebelah kanan tu, kalau ikut kepada syarat permohonan di UPM itu sendiri, kalau siapa yang ada CGPA di peringkat ijazah dulu, dekat bachelor, kalau 2 hingga 2.49 kami hanya perlukan 5 tahun sahaja. Maksudnya kalau cikgu mohon memang layak lah daripada HLP ni. Kalau untuk yang 2.5 ke 2.99 kalau UPM kita tetapkan hanya kita perlukan 3 tahun pengalaman sahaja. So memang kita akan terima lah siapa yang mohon HLP. Okey, Tapi saya rasa Dr. Rahimah, hmm. mungkin di peringkat KPM itu sendiri, dia kena memenuhi yang minimum yang KPM Ya, punya standard tu. ya betul. Dia kena Di pemenuhi. peringkat kita mungkin kita lower sikit, tapi Betul. KPM punya tu kena, maknanya tuan-puan kena kena pastikan memenuhi, dan kemudian kalau lepas dekat KPM untuk kita Memang insya-Allah lepas tak lah ada untuk kami. masalah. Hmm. Betul. So memang kalau ikut yang KPM tetapkan ni memang lepas lah untuk kami. Jangan risaulah. Sebab Hmm, KPM letakkan dah tinggi tempoh betul. pengalaman bekerja tu Ya. Okey, untuk PhD ataupun EDD kena lulus peringkat sarjana sekurang-kurangnya ada pengalaman 3 tahun lah. Okey. Okey, kalau ikut kepada yang bawah tu saya tulis yang kuning tu adalah ini yang disyarat oleh UPM tu sendiri. Kena lulus peringkat sarjana itu sekurang-kurangnya CGPA dia mestilah 3.75. 3.75 Maksudnya kita tak terima jugalah kalau yang kita tengok jugalah kalau bawah pada 3.75 dengan pengalaman bekerja tadi dah. Okey. So
Di peringkat, okey, pointer di peringkat DPLI diambil kira ke tidak? Dr. Nida ada soalan ni. Pengalaman EDD macam mana? Ada tak calon HLP dapat EDD? Oh, pointer di peringkat DPLI sebab kita kalau master, kita Hmm. lihat kepada bachelor. Kalau PhD, Bukan kita ikhtisas, lihat pada master. Dia macam tu. So kalau cikgu ada DPLI dan hendak buat master, kita akan lihat yang bachelor, Hmm. kan? Ah, Betul. kita Kita takkan lihat lihat bachelor yang yang pointer kita takkan lihat pointer DPLI, kita akan lihat pointer bachelor. okey, ijazah saya tiada pointer, hanya lulus dan gagal. Okay. Maksudnya tu daripada mana ijazah Dah, saya daripada mana? Betul. tak ada tak ada pointer? Kalau Mm-mm. macam apa ni kita panggil Beijing. apa tu yang Tibet tu, Beijing. Oh, okey. Okey. Selalunya kita ada juga pengiraan Dr. Nida kan, walaupun international student. Lulus dan gagal tu kita hendak tahu lulus berapa dan gagal berapa. Mm-mm. Supaya kita ada pengiraan untuk kita Mm-mm. pastikan dia masih memenuhi CGPA kami lah. Sebab kita Mm-mm. kena tahu kalau kata lulus berapa point score lulus. Kalau gagal berapa skor dia. So kita akan kira untuk semua kursus nanti. Okey, Okay. kalau Banyak ni. degree pointer 3.75 ke atas atau first class, tak ada, kami tak nasihatkan lah untuk Hmm. melompat ke PhD sebab Betul. prosesnya berbeza. Hmm. Seeloknya pergi kepada apa tu master dahulu baru buat PhD Hmm. okey. Okay, next kita pergi kepada okay, nanti kita tengok lagi soalan-soalan kalau ada. Okay, Hmm. ini Okay. saya terus kepada struktur pemilihan lah dalam apa ni dalam sistem penawaran itu sendiri yang mana perlu difahami dalam sistem dalam struktur pemilihan HLP itu dia ada beberapa peringkat pengajian kita kena faham. Pertama tadi sama adakah ada EDD, PhD, Master Science ni maksudnya yang penyelidikan ataupun Master Kerja Khusus ataupun mixed mode Yang kedua kena faham apa kluster-kluster yang ada, okay, apa dia bidang pengajian, apa dia pengkhususan dan apa dia sub pengkhususan jika ada. Okey, yang mana saya buat nota kat sini salah pilih di mana-mana peringkat akan boleh menyebabkan risiko untuk ditolak tu ada ya. Okey. So kita lihat pada kluster utama yang ditawarkan. Okey, ada 3 kluster utama yang ditawarkan dalam HLP iaitu pertama kepakaran pendidikan. Okey, kepakaran pendidikan. Yang kedua adalah kepimpinan. Okey, yang ketiga pengajaran dan pembelajaran PDP ya. Yang ramai mohon biasanya pentadbiran pendidikan dan juga PDP lah yang ramai ya. Okey. So kat sini kalau kita merujuk pada maklumat yang diberikan oleh HLP ini, penawaran ini, kluster itu bukannya bidang Kluster menentukan hala tuju kerjaya dan bentuk kepakaran yang kita akan bawa pulang nanti selepas kita tamat pengajian. Okey, itulah kluster ya. Okey, saya pergi pada next. Okey, ini adalah antara contoh kluster yang ditawarkan dalam dokumen yang disediakan oleh HLP. Pertama tadi saya sebut kepakaran pendidikan yang mana keterangan di sini untuk melahirkan sekumpulan pegawai perkhidmatan pendidikan yang mempunyai kepakaran dan kemahiran dalam sesuatu bidang pendidikan secara khusus. Contoh kat sini bidang pengajian dia adalah pembangunan pentaksiran. Dan contoh pengkhususan dia boleh ambil adalah contoh psikometrik, pembangunan pentaksiran dan sebagainya. Yang kedua contoh kat sini kepimpinan dan pentadbiran pendidikan. Okay, yang mana memberi penekanan kepada peningkatan kecekapan dan keberkesanan kepimpinan serta pentadbiran pendidikan dalam kalangan pengurus organisasi dan program projek. So pelaksanaan program ini dibahagi kepada 3 peringkat iaitu asas, pertengahan dan lanjutan. Yang ini yang bidang Dr. Anida tadi, pentadbiran pendidikan. Okay, yang mana kena hati-hati kat sini jangan ada yang sebab biasanya dia akan lihat juga kita ada pegang apa-apa jawatan pentadbiran untuk mohon yang ini. Kalau kita mohon kepimpinan Contohnya perancangan strategik ataupun pengkhususan dia adalah perancangan strategik, pengurusan strategik dan isu organisasi pendidikan, pembangunan dasar dan sebagainya. Ini melibatkan pentadbiran lah. Biasanya untuk orang yang memegang jawatan pentadbiran lebih sesuai ambil kepimpinan lah. Okay? Berbanding guru-guru yang biasa. Okay, yang ketiga, klusternya adalah PDP iaitu peningkatan kemahiran dan kepakaran dalam PDP yang mana memberi peluang kepada pegawai perkhidmatan pendidikan untuk mengaplikasikan inovasi dan kreativiti bersesuaian dengan kemahiran aras tinggi dalam aktiviti PDP dan bilik darjah. Dan ini
pelaksanaan program ini dilakukan dalam 3 peringkat berteraskan fasa pembangunan profesionalisme berterusan, iaitu permulaan, pembinaan kapasiti dan juga kepakaran. Contoh bidang kat sini ada sains sosial, kemanusiaan, sastra iktisad dan sebagainya. Contoh subjek kat sini adalah pengkhususannya dalam bidang ekonomi, perniagaan, perakaunan, yang TVET, sejarah. Ini semua kat dalam sinilah pengkhususannya. Okey, soalan sekejap Tuan Ida. Tu ada ni. Suara ni dia degree engineering tetapi memohon untuk dapatkan untuk program kos pendidikan khas, program pendidikan khas sebab ada pengalaman 15 tahun. Boleh tak saya mohon degree dengan program pendidikan khas jika degree saya engineering? Kalau tanya saya personally, macam tak kena lah kan? Tapi kalau saya sebab dia ada pengalaman Dr. Rahimah, Tengok jugalah. pengalaman. Betul. Dia tengok pada, Pengalaman. tadilah macam keterangan tadi, tengok kepada pengalaman ataupun bidang yang cikgu dah ceburi sekarang. Mengajar Cuma bidang apa. cuma lagi satu adalah kalau cikgu nak mohon master, so kita akan lihat bachelor engineering cikgu tu pointer dia berapa. Kalau pointer dia lepas, kalau di UPM kita 2.75, maksudnya insya-Allah boleh masuk. Tak ada masalah Pak Hmm. Lim. Okay. Berkenaan yang engineering ni kan, master Hmm. kan, Hmm. degree engineering kan. Tak Hmm. saya menyambut. Saya rasa kalau degree bachelor dalam engineering ni, saya rasa dia tak ada masalah nak mohon mana-mana, hampir Hmm. mana-mana program Ya, master pun kalau betul. ikutkan lah. Tapi kalau nak mohon tu, biasanya kita tengok balik kita punya career pathway tu. Kita nak apa lepas tu? Lepas kita Hmm. kita mohon master tu kan. Pendidikan Hmm. tu lepas tu adakah kita nak jadi pakar dalam bidang pendidikan ke ataupun kita nak dalam bahagian yang mana kan. So kena tengok Hmm. balik laluan kerjaya kita lah. Ada Hmm. dia selari ke tidak kan. Sebab Okay. dia master ni orang kata lah Hmm. dia temporary je ataupun dia Hmm. one step before the higher level kan. Ya. Sebab dia bukan pakar lagi kan. Ha, ha. Kita nak memilih, kita kata intermediate level of pakar. Sebab basic kita dah ada bachelor. Lepas tu Ya. intermediate, pakar dia di PhD itu sendiri. Kan? Mm-mm. Betul. Betul. So kena pilih betul-betul lah yang master tu. Dan sebab itu kita terbuka dan kita tidak ada kata kerana bachelor engineering baru boleh ambil engineering. Sebab kita masih Mm. buka lagi mana-mana program untuk masuk. Tetapi kalau pendidikan khas ni kita kat UPM kita tak ada. Tapi contoh tadi macam engineering, kalau macam Hamidah contohnya kan, walaupun dia background engineering dan dia mengajar pendidikan khas yang melibatkan TVET, memang tak ada masalah lah sebab dia Betul. memang selari bidang dia masih lagi Betul. TVET Ya. berkaitan dengan Ya, engineering. So dia memang betul. sangat tak ada masalah lah kat situ. Hmm. Hmm. Lainlah kalau katakan memang ambil pure engineering tiba-tiba, tapi kalau pengalaman dah 15 tahun mengajar kulineri tu, itu kena tengok balik dah Hmm. nanti. Okay. Betul. Okay, untuk Kemasukan 2026 bulan berapa Dr. Rahimah? biasa kami intake setahun 2 kali, bulan Mac dengan bulan 10 lah. Memang mana-mana Okey. universiti pun sama je kat Malaysia. Kita ada 2 intake, awal tahun dengan ujung tahun. Bulan Mac dan bulan 10. Okey. Yes. Ada Okey. persoalan lagi tentang EDD versus PhD. Saya rasa yang ini saya simpan dulu. Sebab Betul. panjang ni. Itu Kalau masa kita nak Dr. Azwan explain. terangkan masa di ujung tu lah tentang program Ah, kita tu. betul? Okey. Okey, dan Saya seterusnya ni. duduk kerja di sektor pentadbiran ni pun kemudian telah kita terangkan. Okey. Okey. Social work apa yang sesuai. Hmm. Okey. Ni Kita pun lihat dulu apa yang ada di apa KPM dan program-program kemudian yang apa ada. yang ada dia. Baru kita matchingkan. Okey, teruskan Dr. Rahimah. Okey, so saya teruskan sebentar ya. Okey, ni tadi saya nampak ada 3 kluster, kepakaran pendidikan, kepimpinan dan yang ketiga adalah pengajaran dan pembelajaran. Okey, ni saya ambil contoh daripada salah satu di halaman dalam kluster yang ada. Ini kluster PhD untuk program untuk kluster peringkat PhD lah dalam negara. Yang mana ini untuk kluster kepakaran pendidikan, dia bagi kod bidang iaitu LDP. Kalau untuk PhD dia panggil LDP, kalau master di LDM. Okey, so yang kat sini dia ada bidang-bidang dia. Contohnya pembangunan polisi pendidikan, pembangunan kurikulum. Jadi ada kod pengkhususan dia pula selepas itu. Dan dia ada pengkhususannya dan di bawah pengkhususan tu dia ada sub pengkhususan. Okey, sub pengkhususan ni dia ada lagi kecilnya, anak-anak dia yang banyak sekali dan disenaraikan universiti-universiti yang menawarkan. Okey,
Sebelum saya pergi nak detailkan yang ini, saya mungkin nak menerangkan sedikit lah untuk pengamakluman kepada semua calon-calon HR ataupun guru-guru. Bila kita sambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, master dan PhD, kita tidak lagi berfokus kepada aktiviti-aktiviti berbentuk hands-on. Melainkan kalau cikgu mohon belajar sambung pengajian di universiti yang menawarkan kemahiran-kemahiran khusus, contohnya universiti yang berkategori MTON, contoh macam UTHM, memang apa tu, ataupun UTM, itu memang universiti berbentuk kategorinya adalah untuk kemahiran, jadi adalah khusus-khusus kemahiran yang lebih untuk hands on. Kalau macam kami ataupun universiti-universiti yang RU, Research University, pengajian peringkat master lebih kepada teori base, maksudnya kita lebih kepada buat research sebenarnya, dan kita tidak lagi mengajar kelas-kelas macam jangan expect lah nanti kalau siapa yang ambil bidang, contohnya kalau contoh yang kemahiran, contohnya bidang TVET, jangan expect dia masuk master dia akan belajar masak-masak lagi. Tak ada, dia tak belajar lagi dalam masak-masak, sebab kita lebih kepada aplikasi teori-teori dalam pengajaran kulineri itu macam mana. Okay. So kalau tengok kat sini contoh, saya ambil ini halaman pertama. Pembangunan pengkhususan adalah pembangunan kurikulum pendidikan. Kalau ikut dalam HLP punya senarai ni, ada banyak sub-sub dia. Contohnya pengembangan kurikulum, kurikulum dan pedagogi, pendidikan pengajian kurikulum. Ini semua sebenarnya kalau di UPM, kita rangkumkan semua ini di bawah satu program, iaitu kurikulum dan pengajaran. Di bawah kod kalau LDP 3501 ini, dia di bawah kurikulum dan pengajaran. Kat mana pengkhususan itu datang nanti adalah datang pada tajuk tesis yang kita buat kemudian nanti. Maksudnya bila kita belajar, kita akan ambil, kalau peringkat PhD, penyelidikan, memang kita tidak belajar lagi dah khusus-khusus yang kecil. Maksudnya kalau lagi kita ambil khusus-khusus tambahan, kelas-kelas kita boleh ambil lah berkaitan dengan apa kita nak tambah ilmu tadi. Kemudian research kita tadi mestilah menghala ataupun berfokus kepada sub pengkhususan yang kita pilih tadi. Kena nampakkan di situlah, kena nampakkan apa sub pengkhususan kita. Okey, contoh macam kedua ni LDP 3505, pembangunan polisi, ini di bawah pentadbiran pendidikan. Di bawah Masters Pentadbiran Pendidikan ataupun PhD Pentadbiran Pendidikan, yang mana kita boleh fokus lagi lah dalam nanti, dalam research tu nanti berkaitan dengan perkembangan dasar ke, pengajian polisi ke dan sebagainya lah. So kita highlightkan di sini macam ni. Yang mana nak sini nak highlightkan, kalau cikgu-cikgu pergi kepada universiti-universiti, cikgu takkan jumpa lah Masters. Contoh master Pembangunan polisi. pembangunan polisi, tak adalah master pengajian tinggi, kaunseling pengajian tinggi, kaunseling sekolah, kaunseling ketagihan. Dia ada kluster-kluster dia, tapi masa kita buat research tu kita ada benda ni. Dia tak adalah nama master tu sebegitu tapi kita faham kaunseling tu ada banyak cabang-cabang dia, yang mana dia ambil di bawah bimbingan dan kaunseling itu dia akan terangkum semua sekali. Okay. Next, ini contoh juga macam kat sini kod pengkhususan 3205, kaunseling psikologi ataupun psikologi kaunseling, kaunseling kanak-kanak, kaunseling keperluan khas. Ini semua kita di bawah bimbingan dan kaunseling juga. Contoh ni sains sukan, kita ada kejurulatihan utama pendidikan yang mana melibatkan sains kejurulatihan, termasuklah coaching, mentoring, semua ni. Semua sukan ni di bawah. Kalau di UPM tu kita namakan di bawah Masters ataupun PhD Sains Sukan. Kita ada aktiviti fizikal dan juga sains fizikal, pendidikan fizikal ataupun sains sukan. Ada dua saja. Okey, yang bawah ni saya cuba nampakkan pembangunan pentaksiran di bawah LDP 3403 ataupun 3407 ini adalah di bawah kurikulum dan pengajaran. Dia tidak ada satu masters khusus yang namanya pembangunan pentaksiran. Ini di bawah kurikulum dan pengajaran juga. Berkaitan pentaksiran semua di bawah kurikulum dan pengajaran. Okay. Yang bawah lagi ni contoh teknologi pendidikan. Yang ini IR 4.0, kita ada ramai pelajar IR 4.0, kita dapat beberapa siri Dr. Nida sebelum ni kan. Yang grup-grup HLP yang masuk, sekali masuk belas-belas kan. Kita ada ramai. Yang ini bawah IR 4.0 dan yang mana memang dimasuk di bawah program master ataupun PhD-nya adalah teknologi pendidikan. So nanti dia akan membezakan setiap individu itu bergantung kepada research dia, bergantung kepada sub pengkhususan yang dipilih lah. Okay. Ini contoh, ni saya tak tukar kot. Kepakaran pendidikan. Okay. Ni sorry ini bukan pentadbiran pendidikan, adalah teknologi pendidikan.
Okey, yang bawah ni yang pentadbiran pendidikan macam dasar, perancangan strategik, termasuklah ni pengurusan kualiti, pengurusan pembangunan organisasi, pendidikan, semua-semua ni semua di bawah yang berkaitan dengan penyeliaan pendidikan ni semua di bawah pentadbiran pendidikan lagi. Okey, saya tak pergilah semua dalam buku HLP tu. Yang untuk panduan tadi tu ada banyak muka surat. Saya rasa 90 lebih lah muka surat dia. Dia sama sahaja bidang-bidang kod yang LDP ni sama sahaja dengan master. Cuma beza master level LDM Kalau PhD LDP tapi kod dia sama sahaja. Kalau 3606 ni ada untuk master level, dia juga ada untuk PhD level. Ada Okay. separuh tu dia ada untuk PhD, tak ada untuk master lah. Okey. Okey, Kita Dr. Rima, mungkin pada sebelum soalan. Dr. Rima proceed. Ada banyak soalan ni. Dia soalan yang sama sebenarnya bila saya lihat. Okey, degree buat bidang lain. Lepas tu pengalaman mengajar adalah bidang lain sebab dia ambil di PLI kan. So Okey. sekarang ni dia kata yang mana satu yang lebih bagus untuk dia fokuskan. Hmm. Okey. Okey, jawab. Hmm. So jawapannya, Jawapannya kalau tanya saya cakap look at your career path. ya. Career path cikgu tu ke mana sebenarnya? Nak ikut cikgu punya yang mana satu? Ya, dan itu adalah lebih bagus lah. Bukannya macam sebab Dr. Hazwan kan mention tadi, walaupun bachelor itu bachelor yang berbeza daripada master yang dirancang untuk buat tu, kita masih boleh terima sebab master ni kita open. Ya, kita open. So kita masih boleh terima. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman cikgu dalam bidang cikgu yang mengajar itu. Ya, bidang yang mengajar itu. Janganlah bila bachelor lain, pengalaman mengajar dan sijil di PLI lain, master buat mohon benda lain. Yang itu mungkin kalau kita sebagai temuduga pun kita tertanya-tanya kenapa yang berbeza-beza kan. Tapi kalau bachelor lain di PLI dan pengalaman mengajar itu sama dan permohonan untuk master itu adalah berkaitan dengan pengalaman mengajar, tidak jadi masalah. Okay, apa-apa pun yang penting adalah pada saya ikut career path lah. Apa yang cikgu hendak, I mean your career in the future. Itu kalau saya lah. Mungkin kalau Dr. Hazwan dan Dr. Rahimah Okey. ada jawapan Okey, lain. tadi saya okey, tadi saya pun nak komen juga tambah sikit lah Hmm. Tadi betul macam career path. Okey, contoh saya ambil macam Nabila Nabila dia kata dia mengajar kosmetologi tapi saya nak buat AI. Macam mana tu? Okey, so sekarang ni kalau macam Nabila punya case, Nabila kena maintain TVET sebab kosmetologi dan bidang TVET. So maintain dalam TVET tapi masa buat research nanti boleh ambil AI sebahagian daripada research. Maksudnya buat bahagian sama ada kurikulum dan pengajaran ataupun TVET itu sendiri, tapi nanti masa kita buat research, IV ataupun DV kita itu mungkin kita nak berkhusus kepada salah satunya melibatkan AI lah, penggunaan AI itu sendiri macam tu Jadi tadi macam ramai yang tanya, betul kita mengikut pada career path tapi untuk pengalaman pengetahuan juga pada cikgu-cikgu kat luar sana, kami temui ramai juga calon-calon yang memang tidak sambung belajar tapi tidak mohon HLP sebab mereka ada intention untuk berhenti daripada KPM. Contoh ni contoh tau. Okay. Kalau untuk orang yang memang ada intention nak berhenti daripada jadi seorang guru di sekolah, nak masuk universiti untuk jadi pengajar, mereka memang tidak ambil HLP. Sebab apa? HLP nanti terikat kan, ada kontrak selepas itu kan, selepas tamat pengajian Jadi mereka memilih tidak sambung belajar tanpa menggunakan apa tu beasiswa Jadi kalau dalam kes yang kita nak sambung belajar untuk tujuan jadi pensyarah, yang ini kami sangat teliti lah Dr. Nida kan, untuk pensyarah, untuk kita sebut sebagai dia pakar dalam bidang tersebut, dia mestilah selari daripada degree, master, PhD, mestilah satu bidang yang sama. Tak boleh cacah merebah. Kalau tak, kita tak declare awak sebagai pakar sebab degree lain, master lain, PhD lain. Melainkan dia masih lagi path yang sama, memang menjadikan anda pakar dalam bidang itu, kita boleh terimalah. Sebab saya pun pernah juga jumpa guru yang dah habis PhD, dia kata, doktor saya nak jadi pensyarah. Dia kata, bila tengok daripada degree dia, master dia dan PhD dia memang tak selari. Saya kata memang susah lah sikit nak bawa awak punya CV untuk nak mohon memang kita memang tahu dah sah memang kena reject punya lah sebab dia tak selari Jadi dia tak boleh disebut sebagai pakar untuk dia bidang tu.
Itu kalau di peringkat universiti lah, kalau nak jadi pensyarah di IPG ke ataupun universiti, memang kita sangat teliti lah macam bahan apa tu, benda-benda begini Okey. Okey, ada satu soalan ni Dr. Rima, dia menarik lah, especially Okey. those yang language ya. Dia Language. okey, dia nak pergi ke fakulti bahasa ataupun dia maintain di fakulti kita untuk ada pendidikan itu. Okey. Tadi kalau tengok, saya tengok dalam bidang-bidang, saya tengok juga dalam bidang kluster-kluster ditawarkan dalam HLP Dia ada juga kluster untuk language linguistik dia ada Chinese, bahasa Arab, dia ada bahasa Mandarin Mandarin, bahasa Arab, Tamil tak ada. Dia ada apa? Saya pasal ada 2-3 bahasa lah. Tapi yang itu balik kepada tadi cikgu lah. Kalau cikgu nak fokus kepada PDP balik, cikgu boleh je buat di fakulti yang pendidikan sebab kita memang faham kalau PDP memang kena fakulti pendidikan. Tak kenalah kalau cikgu nak buat di linguistik fakulti bahasa Jadi balik kepada linguistik tapi ada certain linguistik yang memang tak ditawarkan di fakulti pendidikan. Contohnya kalau macam kami di fakulti pendidikan, kami hanya tawarkan untuk bahasa Melayu ataupun TESOL sajalah, untuk bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua kan. Jadi kalau Mandarin misalnya Japan, Mandarin bahasa Arab tu memang kena mohon juga di fakulti bahasa kita di Bahasa. fakulti bahasa lah sebab kami tak tawarkan benda tu. Tadi saya kata cikgu boleh kan? Boleh, memang boleh. Okey, tak ada masalah. Yes. Okey, tadi Dr. Rahimah ada bincangkan tentang kluster. Ada satu soalan ni, apa beza pembangunan pentaksiran dan dengan pentaksiran pendidikan? Okey. Dr. Ida ada jawapan ke? Alah, Pembangun. saya takut saya beri jawapan yang salah. Mungkin kalau Dr. Ah, Hazwan atau Dr. Rahimah ada. Saya tak pasti sebab saya bukan orang pentaksiran. So saya takut salah pula pemahaman saya tu. saya pun bukan orang pentaksiran jugalah. Dr. Azwan, Ha. KJ ni ada. Betul. Pembangunan pentaksiran dengan pentaksiran pendidikan. Saya pun tak berapa Ya. jelas lah dia punya penggunaan istilah tu kan. Sebab Hmm. kita bukan dalam bidang yang jelas. Tapi memang dalam Betul. saya bidang TVET, memang dalam bidang TVET pun ada pentaksiran juga kan. Betul, Cuma betul. yang ni macam kata apa dia punya core lah dalam bidang ni kan. Mungkin saya tak berapa jelas lah Kita apa yang boleh, kita tak maksudkan apa ni. nanti kalau cikgu nak tanya yang ni, kita boleh paskan Hmm. kepada orang pakar lah. Maksudnya Ya, yang bidang pentaksiran kita betul. ada beberapa orang pensyarah Ya. yang di bawah Betul. jabatan yang sama memang pengkhususan pentaksiran lah. Itu Betul. kita ada Sebab kena faham. kita di fakulti pentaksiran ini adalah di bawah program kurikulum, ya, kurikulum Betul. dan pengajaran. Itu. Kita ada, tapi kita masukkan dia di bawah kurikulum dan pengajaran. Ya. Betul. Kita di bawah bawah kurikulum dan pengajaran lah yang melibatkan Betul. pentaksiran tadi. Okey. Betul? Okey. Yang lain tadi, saya berminat nak ke arah pensyarah universiti. Sebaiknya ambil tanpa beasiswa ke? Kalau HBP ni kontrak bekerja dengan KPM berapa lama ya? Okey, ini memang ada kontrak. Saya difahamkan memang ada kontrak sekarang. Tapi saya pun tak ingat, lebih 3 tahun lah kontraknya. Jadi dia ada kontrak yang tak kena bekerja lah dengan KPM tu Okey. Antara pendidikan dan mixed mode, mana lebih mudah? Of course lah, yang bukan mixed mode mudah lagi. Master kerja khusus lebih mudah. Okay, kalau tanya 3 tadi pendidikan, yang tinggi sekali pendidikan lah yang paling sukar Yang kedua mixed mode, yang ketiga kerja khusus. So kami sarankan kalau nak habis on time, graduate on time, ambil lah master kerja khusus. Okay, Lagi itu satu yang ni Dr. Rahimah, student saya sendiri Luqman Luqman ni. ya. Luqman dia buat pentadbiran Luqman. dan sekarang dia Ya. bekerja di BPL TV. Oh, So ya ke? ya, sekarang dia kerja di BPL TV. So sekarang dia macam tak sure. Saya nak teruskan dengan pentadbiran saya ataupun saya teruskan dengan TVET. Tapi kalau pada saya, kalau Luqman untuk memilih TVET, leadership dalam TVET pun masih ada Luqman. Kan? Betul Ya, tak? betul. Betul-betul. Kan? Maintain je pentadbiran tapi nanti Ya. uruskan department tu. Maintain Jangan tukar. sebab kan sebab kita ada leadership in TVET. Betul. Okey, tapi leadership in TVET kita letak di bawah TVET atau letak bawah pentadbiran Dr. Rahimah? Saya rasa di bawah TVET. Bawa Betul. TVET ada. Bawah TVET. Oh, tiba Di ada. bawah TVET. Ya, bawah TVET. Sebab ada Razan kursus pun pun ramai. dalam ada kursus pun dalam bahagian dalam
program TVET tu pentadbiran. ada nama Hmm. khusus pentadbiran pendidikan, pentadbiran Betul, TVET lah. betul, betul. So Ah, fokus dia adalah leadership Pentadbiran. tetapi di bawah TVET. Tapi kalau Ya. pentadbiran macam kita general sekolah kan. Betul. betul. Tapi Higher kalau education TVET tu, kan. kalau TVET tu dia lebih fokus Hmm. kepada kita kata institusi TVET lah. Okay, so itu saya rasa lebih bagus lah kalau leadership TVET buat program TVET. Ah, Okey, ini tadi sains pertanian, sarjana pendidikan pengajian kurikulum. Okey, masih boleh maintain kurikulum. Ya, Ya, sebabkan kurikulum kan, maksudnya dalam kurikulum apa tu pengajaran dan kurikulum tu dia lebih kepada aspek pembangunan kurikulum lah buat modul, pentafsiran tadi kan. Masih boleh yang sama tapi nanti fokus research tu pada sains pertanian lah, tak lari. Dia dua-dua masih ada dalam tu. ya. Ah, Tapi dia Hmm. tak lari. mungkin kalau Ah, apa tuan-puan semua di bawah CNI fokusnya adalah kurikulum dan pengajaran. Ya, betul. maksudnya sekarang kita melihat kepada kurikulum SP, melihat kepada pedagogi dalam SP. Semua Tapi subjek kalau boleh. ya, Hmm. okay, so itu kalau di bawah TVET, fokus dia bukan hanya kepada pengajaran. Sebab tu kita Ah, ada leadership tadi. mm-mm. Sebab kita pengurusan juga di bawah TVET itu sendiri. Tapi kalau di bawah kurikulum dan pengajaran, memang kurikulum dan pedagogi sahaja. Mm-mm, betul. Kan? Ya, mungkin yang ni saya rasa ni cikgu Baiti ni kot ni. Kalau saya tak Ya. salah lah. Ah, Saya okay. rasa kalau macam nampak career pathway cikgu Baiti tu memang dalam RBT kan. Nak ke arah RBT Hmm, jadi pakar RBT. Mungkin boleh terus kat bahagian TVET lah kan. betul. Tapi kalau Nanti macam fokus ada, pun pengajaran juga. Mm-mm. ya ada bahagian apa, bahagian research, bahagian kepakaran tu adalah nak buat research tu adalah bahagian pengajaran kan, bahagian pedagogi, bahagian Hmm, kurikulum mana-mana lah kan. Tapi kalau macam Cuma fokus ada lebih potensi, pada TVET pertanian nanti, RBT tu. ya. Mm-mm. okay. Kalau macam Siap, Dr. Rahimah mungkin kalau nak ditukar ke cakap. bidang lain, mungkin Ah, ke segi yang umum lah macam kurikulum dan pengajaran kan. ah, okay. So saya rasa Dr. Rahimah teruskan. Kalau tidak tak habis nanti slide ni. Ah, Okay, soalan okey. banyak ni. Okey. Ah, ah, Okey. So sebab tadi mungkin ada confuse, dia sebenarnya pengajaran dan kurikulum dan pengajaran dengan TVET lebih kurang sama je sebenarnya. Cuma dia TVET pengkhususan dia pada bidang-bidang TVET tu sendiri, hmm. tapi masih lagi Subjek. kita buat Hmm. research dalam berkaitan dengan pengajaran dia boleh, berkaitan dengan kurikulum dia boleh, berkaitan dengan instrumen dia boleh, pentaksiran dia pun boleh. Okey. Okey, kita pergi pada next. Ni apa ni? Ni sekejap. Ni kesilapan Kesilapan. lazim yang calon lakukan adalah option mengajar lain. Contohlah option mengajar reka bentuk dan teknologi tapi mohon pendidikan secara umum. So, tiba-tiba tak ada pengalaman pentadbiran, tiba-tiba nak minta kepimpinan contoh Itu tak boleh lah. Macam yang bawah sama juga. TVET tidak ada apa-apa pengalaman ataupun memegang jawatan pentadbiran tiba-tiba nak pilih kepimpinan pembangunan dasar contohnya kan memang tak kena lah memang tak kena. So satu lagi tak selari dengan minat peribadi ataupun keperluan perkhidmatan. Mungkin hanya sebabkan kata tadi lah macam contoh Nabila, saya dah minat AI sekarang tapi tak kena pula dengan keperluan untuk career path itu jadi Hmm. tak sesuai juga. Okay. Formula selamat tengok balik pada option mengajar. Okay, latar belakang akademik apa, pengalamannya apa. So keperluan KPM-nya ke mana? Ke arah mana yang KPM nak sarankan supaya ramai dilahirkan guru-guru yang macam mana. So baru kita clusterkan dengan bidang Itu yang sangat HLP. penting lah pada saya kan, Dr. Rahimah, keperluan KPM tu sendiri. Keperluan KPM kita tengok hala tuju KPM tu. Hmm. Macam sekarang ni kan kita nak rombak kepada kurikulum 2027 pula kan. Halanya ke mana Okay, Hmm. so bukan ikut trend tetapi ikut kesepadanan yang Betul, ditawarkan betul. dan juga yang kita nak mohon lah. Okay, next kita pergi kepada ni Dr. Hazwan, lepas pada Dr. Hazwan, selamat datang kepada Fakulti Pengajaran Pendidikan. Silakan Dr. Hazwan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua yang dapat hadir hari ini. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu Nama saya Muhammad Azwan. Saya daripada Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal. Saya punya suara okey tak? Dengar tak? Okay, Jelas okay. Dr. Hazwan. Okey. Okey, ini sebut sedikit lah kalau ikut kat slide ni kita punya fakulti Fakulti Pengajaran Pendidikan So kita punya ni kalau misi lain dia tulis nama Fakulti Pendidikan kan, tapi kita ada Fakulti Pengajaran Pendidikan. Faculty of Educational Studies. So di UPM ni kami punya blok lah kat ni. Seterusnya Ni fakulti kita ke- luas sebenarnya. Kau tengok gambar ni kita ada banyak ah blok ni
Besar tau, bukan kecil-kecil. Siap ada swimming pool lagi ya. Siap ada swimming pool lagi. Ya, ada Okay. taman, ada swimming pool semua Ada ada. taman, ada garden semua ada. Ah, Okey. ada kasih. Sebenarnya blok E ni adalah blok kita punya apa ni Jabatan Sukan Sukan. kita memang Hmm. terkenal dengan program-program sukan kita. Okey, yang di sebelah sukan tu memang kita ada swimming pool lah kan untuk latihan pelajar sebagainya. So kita ada banyak bangunan termasuklah kita ada khas bangunan Pusat Kecemerlangan TVET Sains Pertahanan dan juga yang lain lah. Okey. Next ni adalah apa Tazwan? Okay, silakan. Okey, ini adalah fasiliti yang ada lah. Kita ada library, kita ada library. Walaupun UPM ada library, tapi di fakulti pun kita ada library sendirilah. Dan kita ada bilik-bilik ruang pembelajaran, kita ada auditorium. Yang bawah sekali kanan tu adalah kita punya pejabat siswazah lah. So kalau macam pelajar master, pelajar PhD, master time semua dia akan ada berurusan dengan pejabat ni lah. Okey. Tapi ruang pembelajaran memang banyak. Daripada kelas, auditorium, apa lagi, bilik kuliah, macam-macam lah. Semuanya, semuanya apa, tersedia lah untuk pelajar-pelajar kalau datang buat kerja semua boleh, tak ada masalah. So yang ni secara ringkas, sejarah dia. Saya laju-laju sikit mungkin kita fokus pada yang penting sikit. Yang ni, okey, kenapa memilih UPM? So, majoriti bidang yang ditawarkan dalam HLP 2026, saya rasa bukan 2026, daripada dulu lagi, sekian daripada sebelum ni pun, memang ada dalam kluster pendidikan lah. Yang kita tawarkan memang matching lah sebenarnya. Kemungkinan, ada orang kata ada yang tak ada, ada yang ada kan. Kemungkinan yang tak ada tu bukan sebab tak ada, tapi sebab nama dia ada sedikit berbeza. Ada setengah tu nama yang ditawarkan dalam HLP tu ada perubahan nama sikit dengan apa yang kita telah tawarkan di UPM ni lah. Seterusnya, next kita lihat ni adalah senarai program pengajian Dr. Falsafah, PhD dan Master Science. Ada banyak ni, ada 17 dan saya rasa semuanya memang tersenarai pun dalam yang ditawarkan Ini HLP. tadi saya sebut tadi yang dia ada bidang, ini adalah Hmm. bidang yang utama di UPM. Macam tadi kan teknologi pendidikan, dalam tadi kalau ikut sub bidang tadi banyak sangat sub bidang tadi kan di bawah IR 4.0, di bawah pendidikan teknologi, semua di bawah kita. Lalu kita kalau kita mohon kita tak ikut pada sub bidang kita mohon ikut pada bidang utama iaitu teknologi pendidikan contoh kat sini. Okey, ini untuk master science dengan PhD. Okey, ini untuk Okay, seterusnya master kerja khusus. Ni yang kita panggil master secara kerja khusus tu. Kita ambil kelas kan, coursework tu kan. Inilah bidang-bidang yang utama tu lah. Kita ada kurikulum dan pengajaran. Ni yang paling kata apa, yang agak general lah semua. Kita panggil CNI, Curriculum and Instruction. Ni yang awak kata nak buat kajian pedagogi lah, kurikulum lah, semua dalam ni. Lepas tu Pentadbiran tadi ada kan? pentaksiran, ya. Ada yang berkenaan dengan STEM, pun kat sini ya, juga pun sama ditaruh. betul ya. STEM pun di sini. Betul. Kita tak namakan STEM tu dalam yang khas, tapi kita letak dalam kurikulum dan pengajaran. Dan memang saya tahu memang ramailah yang datang dalam bidang apa, fizik ke, kimia ke, biologi ke, STEM ke apa ke, memang semua bawa ni. Sejarah, geografi semua di sini. Ya, Oh, Semua di kita sini. kita tak ha, letak pendidikan sains ya, Dr. Raimah Tak dan ada, ya, tak ada. Raimah. Kita tak ada. betul. Kemudian yang baru-baru ni pun kita ada macam satu gerakan ataupun trend baru yang apa, SDG kan. Hmm, Betul. Sustainability, planetary ke apa benda tu semua boleh masuk dalam kurikulum ya, dan pengajaran. betul. Termasuk juga. Dan yang kemudian kita yang kedua ni ada pentadbiran pendidikan. Ni education and administration lah yang bawa Dr. Amnida dan sebagainya. Dan psikologi pendidikan yang antara yang besar juga diminati ramai lah dalam negara dan luar negara. Counselling, Tadi kaunseling physical, banyak dah. Kaunseling remaja, dadah, semua ya, semua dalam ya dalam Itu ni semua. semua. Ya, betul. So dia ada kepakaran yang Ah, berbeza-beza pesyarah kita ikut pada bidang sub bidang tu. betul. Kemudian kita ada fizikal ataupun pendidikan jasmani dan Uh-uh. kesihatan. Bukan sukan pada health, sport science pun ada, sport hmm. education pun ada. Kemudian TESOL, ni pun ramai juga, sentiasa penuh program ni. Kalau ni memang ramai lah, kita ada daripada lokal dan international juga. Pendidikan Bahasa Melayu pun kita ada. Khususnya bidang yang ni lah, Dr. Rahimah dan saya, bidang TVET, Pendidikan Teknik dan Vocational. Seterusnya pengajaran teknologi dan inovasi, yang ini nama lama dia adalah teknologi pendidikan. Nama Hmm. lama ni adalah teknologi pendidikan dan saya rasa dalam, kalau tak silap saya, dalam HLP punya borang tahun lepas nama dia teknologi pendidikan. Tahun ni saya tak pasti, tak tengok lagi dia yang tahun ni macam mana. Tapi Mm. itu yang saya kata rasa ada orang cakap kita tak tawarkan teknologi pendidikan. Tapi sebenarnya kita tawarkan. Cuma namanya Hmm. kat sini adalah pengajaran Ya, teknologi dan inovasi. Dia betul. sama, setara. Cuma namanya Setara. kita update mengikut
perkembangan terkini lah. Tapi Hmm. kalau macam confused juga, boleh hubungi kami lah untuk kami jelaskan. Ah, okay, last Okey. sekali tadilah yang HRD tadi kan. Kemudian perbandingan peringkat pengajian yang tadi Dr. Rimah boleh terangkan sikit tak? Ayo, tak ya. Master secara Okey, boleh. khusus. Ini Master Science, Master Cowork, Master Coursework dan PhD. Beza tempoh pengajian dia. Jumlah kredit dia kalau Master kerja khusus tu 40 jam. Master Science 45 jam. Daripada khusus wajib, campur thesis, campur viva. PhD ni 90 jam lah. Yang Berkurang lah plus coursework, minus okay. Dan mod pengajian yang untuk coursework ni penuh masa. Masa kuliahnya 6 hingga 9. 6 petang lah, 6 petang sampai 9 malam. Kalau Sabtu Ahad, dia boleh pagi lah. Pagi sampai petang boleh. Tadi mungkin nak tambah sikit untuk HLPS kalau siapa ambil HLPS di kluster kerja khusus kelas dia sama juga 6-9 setiap hari. Ataupun Sabtu Ahad. Dia tidak ada beza kita kata ada HLPS kan. HLPS di sini dia bukannya merujuk separuh masa tu, dia tidak merujuk kepada kuliah dia. Dia cuma delay, bukan delay, prolongkan dia punya pengajian sahaja. Kalau macam siapa buat kerja khusus sepenuh masa ni, dia kena habiskan dalam masa 4 semester. Tapi kalau HLPS, dia boleh habiskan dalam masa 6 semester. Itu yang Iaitu 2 membezakan. semester tambahan. Ya, dua masa tambah itu membezakan dia separuh masa tadi. Dari segi kuliah dia sama jalan macam HLP yang biasa juga. Tak ada beza, sama Hmm. saja. Untuk Master Science PhD ni sebenarnya kita tidak ada, kita tidak kira credit hour pun sebenarnya dalam kita punya kuliah tu kan, kita tak kira credit hour sebab kita cuma ada 2 kursus saja, yang kursus wajib 10 kredit saja. Yang lain semuanya adalah thesis tapi dalam permohonan HLP biasanya dia akan minta berapa kredit untuk Master Science, berapa kredit untuk PhD. So boleh letaklah kat situ 45 ke 50 jam untuk Master Science dan untuk PhD adalah 90 jam lah lebih kurang. Okay, so next apa lagi kita ada ni, tak banyak dah. Ni contoh Tazwan. Yang ni, dia punya structure lah, susu pengajian kan. Yang ni Yes, mungkin agak teknikal lah. Kalau masuk dalam program ni, kita boleh jelaskan dengan detail lah. Tapi secara umumnya, bila daftar master kerja khusus ni, kita ada khusus yang wajib, khusus teras dan elektif. Itulah. Nak ada komponen disertasi sekali. Okey, yang ni detail ni mungkin kalau masuk program ni, kita terang detail lah. Okey. okay. Ni Ini pun susu contoh pengajian. saja. Ha, ha. Ni untuk TVET lah ya, TVET. Ya, Untuk contoh program kita. lain pula. Okay. So sampai sama lah untuk kalau di UPM semua sama saja 40 kredit untuk 40 kredit untuk bergraduat Ya. Dia ada Kecuali compulsory ni, memang counselling semua lah orang kan. akan semua orang akan ambil compulsory khusus ni. Semua Mm-mm. akan ambil core courses ni ikut pada bidang dia masing-masing. Penghususan dia, elective courses ni adalah pada penghususan lah. Okay. Ni Ya. contoh lah macam mana taburan skema dia. Kalau macam semester pertama dia akan ambil 4 kursus, ada 12 kredit. Lepas tu semester kedua dia ada 5 kursus tapi 13 kredit. Lepas tu semester tahun kedua dia ada, semester ketiga dia ada 3 kursus dengan 2 kursus dengan 1 disertasi. Disertasi yang pertama dia ada 9 kredit dan pada semester kedua dia, semester keempat dia hanya ambil 2 kursus saja iaitu internship dan juga disertasi contoh kat sini. Jadi total semua adalah 40 kredit lah. Kebanyakan pengalaman saya sendiri menguruskan pelajar master kerja khusus, mereka dah habiskan semua kerja khusus dalam masa 3 semester sahaja Dr. Nida kan. Betul, betul. Semester keempat tu lebih kepada disertasi sahaja dan jalan-jalan. Sebenarnya ramai yang berjalan-jalan pada Internship. Dia kena buat ya, internship tu. internship dan juga disertasi sajalah. Hmm. Tinggal yang memang santai lah, agak relax lah masa semester keempat Tapi Okey. sebab bila disertasi tu kerja macam banyak jugalah sebab nak Betul. analisis, nak writing, Ya. nak kata berjalan sangat tu tak adalah. Tapi kalau Ada siapa masa nak yang rehat HLPS sekejap. tu yang agak kekang sikit lah. Hmm. HLPS ni yang bekerja tu. Kalau yang HLP sepenuh masa tu memang dia boleh habiskan dalam masa 4 semester Ya, ya. Okay, ni next Tazon ni contoh contoh Master Science apa requirement dia lah untuk Master Science. Kau tengok kat sini kalau ikut kat sini, kalau baca dia cuma kata cuma perlu ambil kelas Master Research dan juga seminar research proposal sahaja. Lepas tu kena siapkan thesis sebab ni Master Science fully research dan kena publish artikel lah yang akhirnya nanti Sama juga untuk PhD yang mana dia tidak ada kursus yang banyak, tetapi pelajar boleh ambil kursus-kursus lain tambahan untuk tambah ilmu. Mungkin ilmu tadi berkaitan dengan apa yang nak dikaji ataupun ilmu tadi menambah pengetahuan guru lah sebagai
nak untuk jadi seorang yang pakar, boleh je, tak ada masalah. Dan dia hanya kira kepada research lah sebenarnya, sehingga siap research tadi. Okay, ni contoh lah antara kursus-kursus yang pelajar-pelajar penyelidikan kena ambil. Dia ada kena ambil kelas, kalau ni untuk PhD level, dia dah ambil advance lah. Contoh dia dah ambil advance kualitatif, mixed method, eksperimen, intermediate kualitatif ataupun advance kualitatif. Kita ada structural equation modeling dan sebagainya lah. Ini antara kursus-kursus untuk peringkat master science ataupun PhD. Okey, yang ini adalah yang terakhir saya bagi slide ni, adalah senarai kod pengkhususan yang ada dalam buku penawaran HLP tadi. Yang ada kod-kod tadi saya sebut tadi, LDP ataupun LPM ini untuk master's level ataupun PhD level. Yang ini adalah saya cuba matchkan dengan program-program pengajian di UPM lah. Kalau berdasarkan kod-kod ni, nama program di UPM adalah yang saya senaraikan di sebelah kanan inilah. Ataupun nanti saya sharekan slide ni, boleh rujuk juga pada senarai program yang ditawarkan di sini. Ada sedikit perbezaan kat sini, macam tadi pendidikan pengajaran teknologi dan inovasi hanya untuk master kerja khusus, tetapi bila di PhD level namanya adalah teknologi pendidikan. Itulah membezakan sedikit je, tak banyak. Betul. Tapi masih lagi bunyi teknologi tu lah, teknologi pendidikan. Ya. Konten sama dan lebih upgrade lagi. Ya, Kena betul. lebih banyak konten AI, banyak pasal teknologi, cyber security dan macam-macam lagi. IR 4.0 tu lah. Okay. Hmm. So ni semua program-program yang ada di Fakulti Pengajian Pendidikan yang kami tawarkan lah setakat ini. Okey, saya sudah sampai penghujung. Ini sebelum kita pergi kepada webinar yang kedua next, baru kita akan fokus kepada sinopsis penyelidikan yang mana dalam requirement untuk menghantar borang permohonan nanti kena disertakan sekali dengan sinopsis penyelidikan yang mana maksimum 1,800 aksara ni, dan dia kenalah ditulis dalam sistem itu sendiri. Bukan proposal penuh, dia ringkasan saja. So kita akan bantu untuk menyediakan sinopsis ini pada siri yang akan datang. Okay, sebelum tu kita buka pada soalan dulu, Tuan Nida. Okey, Dr. Rahimah, banyak lagi soalan tentang macam mana nak matchingkan bachelor, pengalaman dan permohonan. Saya rasa Dr. Rahimah kena tunjuk balik slide yang Dr. Rahimah tunjuk tadi apa? KPM punya yang itu. Kena highlight part yang itu balik. Yang ini, tengok tadi yang contoh tadi kita bagi kan. Tengok kat sini cikgu. Tengok kat sini. Dekat sini tadi ada contoh kat sini kan. Dia ada bagi kat sini, nampak. Cikgu punya sub pengkhususan tu kat mana nak pergi arahnya. Okey. Jadi tengok balik, kalau katakan arahnya kat sini, contohnya berkaitan dengan kalau macam ni, macam sosiologi jelas lah. Sosiologi pendidikan, dia memang di bawah pembangunan kurikulum. Ataupun kat sini kalau berkaitan dengan pembangunan polisi, dasar, apa lagi berkaitan dengan strategi pentadbiran pengurusan organisasi, tu semua adalah di bawah pentadbiran pendidikan lah yang itu. Okey. Okey, lagi Yang satu slide yang slide yang yang lain kebanyakannya di bawah ni lah, bawah kurikulum dan pengajaran. PDP. slide yang kesesuaian macam mana kita nak lihat program mana yang perlu tu. Next slide tak? Yang lagi tadi saya buat putih tu ke? yang tadi. Sorry. Formula. Formula Dr. Rahimah. Formula. Ni. Yang ni. Kan? Ini. Okey. Tak, yang formula tadi, formula. Formula ikut bidang tadi tu. Ramai yang tanya kita balik. Sorry. Apa yang sesuai? Saya rasa itu penting untuk mereka tahu. Yang tu. Okey. Right. Kena tengok part yang ini, ya. Betul. Macam yang Dr. Rahimah cakap, formula selamat ni. Ini yang penting ni cikgu-cikgu semua, tuan-puan semua, yang penting. Lihat latar belakang akademik, lihat pengalaman mengajar. Okey, mungkin latar belakang akademik dengan pengalaman mengajar ini tak selari. Ya, tapi pada masa yang sama pengalaman itu dia berkaitan dengan keperluan KPM. Okey. Dekat situ dia berkaitan, ya, pengalaman mengajar ini berkaitan dengan keperluan KPM. So, career itu di masa hadapan yang ke mana sebenarnya? Okey, mohon yang itulah. Dan kemudian lihat pula dalam bidang HLP di mana letaknya. Okey, kluster, tengok kluster-kluster tu dan kemudian pilih dia dalam kluster apa. Barulah kita mohon. Ya, kalau tuan-puan semua, cikgu-cikgu semua tanya kami apa yang patut kami pilih, yang itu sebab kami tak tahu keperluan di sekolah, keperluan di KPM, betul tak? Dr. Rahimah.
kan? Tapi ikut pada balik kepada bidang tu lah, pengalaman lah penting Ah, lah, latar akademik ya. dan pengalaman tadi. Kan? Macam contoh saya nampak kat sini macam tadi yang nampak jelas lah, macam contoh macam um, pendidikan jejak tadi. Saya bekerja sektor pentaksiran peperiksaan PPD kluster dengan aku. Kalau katakan memang sektor pentaksiran dengan peperiksaan, tapi sesuainya adalah maintain di bidang pentaksiran lah, kurikulum dan pengajaran kat situ. Walaupun degree bidang sains kan. Tapi Hmm. sebab apa? Bila degree bidang sains, tapi bila cikgu duduk di bahagian kurikulum dan pengajaran, dia akan fokus berkaitan dengan pentaksiran dan kita boleh je Pentaksiran. relate dengan sains tadi, tak ada masalah. Hmm. Okay. Macam TESOL, Master Falsafah, EDD boleh ke Persu Linguistik. Kalau Itu boleh yang tadi lah. maintain pendidikan TESOL lah. TESOL English. Sebab dia di antara Fakulti Pendidikan dan Bahasa ni, bezanya adalah satu is pedagogi, satu is Ah, content. mm-mm, So fokusnya hendak fokus lebih kepada content atau fokusnya lebih kepada pedagogi. mm-mm, Okay, sebab saya rasa dalam 2025 punya HLP hari tu ramai yang ke Fakulti Bahasa kan, mm, sebab dia fokus kepada content. mm-mm, Fokus kepada konten. So bila fokus kepada konten dalam proposal, make sure fokusnya konten, bukan fokusnya Hmm. pedagogi. betul. Mm-mm. Yang itu. Ya, Kalau fokusnya. fokus pada pedagogi pengajaran, kena ambil pendidikan lah. Ya, betul. Pendidikan. Mm-mm. Betul. Okay, dan Berkenaan berkenaan dengan satu soalan yang tadi kan, dia kata berkenaan dengan pentaksiran tadi kan. hmm, hmm, Saya rasa kena tengok juga konteks pentaksiran tu hmm, kan. Kita boleh buat kajian dalam pentaksiran, tapi pentaksiran tu kena ada konteks kan. Adakah pentaksiran tu dalam pendidikan Islam ke, RBT ke, hmm, kan? Jadi mesti tengok konteks kat situ. Tak mungkin kita boleh buat satu penyelidikan ataupun kajian yang hmm, betul-betul pure pendidikan tanpa konteks kan. Mesti ada hmm. konteks dia, konteks dia RBT ke, pentadbiran ke kan. Itu yang akan memainkan peranan lah dalam kita pun. Tapi kalau kita contoh dalam pentadbiran tadi kan, dalam bidang kurikulum pengajaran tadi kan, kita ada sub Hmm. dia, bahagian pentaksiran semua tu kan. Kita tengok balik konteks dia lah. Ada konteks Ya, dia dalam bidang STEM ke, sains ke, RVT ke, mathematics ke. Itu yang kita betul. sesuaikan balik lah. Tadi Yes. saya baca yang Rapiza, dia kata dia sarjana pentadbiran pendidikan. Kalau buat PhD, saya rasa maintain juga pentadbiran pendidikan. Tapi kalau mungkin nanti research mungkin nak fokus pada apa sekarang, Alida ada digital Hmm. digital, kepimpinan digital dan Hmm. sebagainya kan. Dia masih Hmm. lagi buat pentadbiran pendidikan. Dia memang jelas lah kat sini pentadbiran pendidikan lah tak payah tukar arah. Hmm. Macam seorang ni, Anis kata degree komputer, diploma pendidikan engineering and science. Ini pun saya nampak masih lebih kepada kalau nak fokus pada kurikulum dan pengajaran pun boleh ataupun teknologi pendidikan pun boleh. Tak ada masalah antara dua, cikgu Sebab yang boleh je. pentingnya adalah pilihan program, matching dengan proposal dan juga dengan career path tu. Betul. Yang tu yang Sebenarnya yang pentingnya. kesalahan dibuat tu proposal ceritanya mungkin pada lebih kepada teknologi pendidikan. Tapi bila Hmm. mohon kurikulum dan pengajaran, tu yang tak Ya, kena tu. betul. Dia kena cerita, kena sama lah. Okey. Okay. So ada soalan juga Dr. Rahimah. Dia kata yang mana satu yang lebih sesuai? Fully penyelidikan ataupun mixed method and coursework? Kalau saya nasihatkan sekarang ni nak habis belajar, tak nak kena bayar ganti rugi, ambil coursework lah. Hmm. Okey. Dan lagi satu pilihan universiti. Dia kata banyak sangat. Kita lihat kluster ni juga di offer oleh banyak-banyak universiti lain. Ya, So betul. pemilihan universiti tu macam mana? Dr. Azwan jual sikit. Kenapa perlu pilih fakulti pengajian pendidikan? Okey, nombor Dari satu segi saya tak ranking. Ranking dari, nombor universiti. satu lah. Maksudnya nombor satu saya tidak boleh nak merendahkan ataupun mesti lain lah kan. Setiap mesti ada keunikan sendiri, ada Betul. kelebihan sendiri. Tapi di UPN, kalau kita nak kata nak tengok pada ranking, kita tersedara dalam ranking yang di Malaysia ni antara tiga terbaik di Malaysia lah kan. Hmm. Terus terang kita cakap nombor satu adalah UM kan. Kita Ya. kita tak promote lah, tapi kita tahu nombor satu adalah UM. Yang kedua adalah mana UKM ya? Ke USM sekarang? Tak pasti sama ada dua, tapi kita yang ketiga lah. Betul. Ya. Kan, ketiga. Kita kadang-kadang berada di tempat kedua, kadang-kadang kita Ya, ikut.
kita tak pernah Nombor turun dua, lagi nombor lah. tiga ni dia switch Ah, around. Dia ya. sentiasa bertukar. Berebut Kita tempat rotate. kedua, ketiga. Ya, Nombor satu tak betul. boleh lawan sebab dia Ah, universiti ya. pertama Malaysia, kita tak boleh Ah, lawan lah. betul. Legacy dia. Mm-mm. Tapi lagi satu kita tengok. Kita punya Bidang-bidang kelebihan dia. di Bidang. bidang kita, kepakaran kita. Satu lagi, kalau semua orang tak nampak kan, sebenarnya lokasi kita sangat strategik di UPM ni. Sebab apa? Mm. Di Kita tengah-tengah. dekat dengan kementerian. Dekat Hmm. dengan Putrajaya, kita banyak akses pada banyak program, banyak banyak apa aktiviti, Betul. banyak peluang, ada macam-macam kita panggil tawaran kita dapat antara yang terawal lah daripada pihak kementerian. Dan kalau nak tahu antara kelebihan yang terbaru ni lah ataupun dalam masa 2-3 tahun ni, kita dekan kita adalah pengurusi Majlis Dekan-Dekan Universiti Awam Pendidikan Malaysia. Jadi Hmm. banyak program atau projek yang dibawa masuk ke fakulti yang Hmm. banyak memberi kelebihan kepada pelajar lah, staf Hmm. pelajar dan sebagainya. Contohnya kalau tadi sepada yang bahagian kaunseling, memang Ya, dekan kami merupakan pengerusi persatuan apa panggil Pekama Persatuan Kaunseling Taklah Malaysia. kita, mungkin tak dah lagi tukar dah. orang lain. Satu Orang orang lain. tapi memang Ah, dia antara orang yang memang sangat Orang kuat aktif lah, lah. orang kuat. Orang kuat ya. orang kuat. Jadi Ah. kita banyak terima program sepada sepada ah, Lagi Ya. satu adalah kalau yang untuk HLPS tu ya, yang separuh masa tu, pastikanlah universiti tu macam orang kata, sebab you bekerja, nanti kan petang-petang nak pergi kelas, janganlah ambil yang jauh. Kalau macam kita kata, kalau mengajar di Putrajaya, belajar di UPM, kan dekat kan untuk berulang alik. Sebab saya mm-mm. nampak hari tu semasa kita pergi buat roadshow di KPM, ada yang duduk di Terengganu tapi HLPS offernya mohon di universiti yang jauh. Ya, ada yang macam Termasuk tu. UPM pun. Ya, Ada. Tapi saya ada pelajar semester ni ha, yang HLPS. Saya kata bawa berulang dia tiap hari. Dia kan? ada dua orang cikgu Terengganu. Hmm. Tapi sebab dia tidak ada pilihan. Sebab awak yang mohon HLPS. Saya kata, kenapa mohon HLPS? Dan dia kata, doktor, saya tak tahu doktor bahawasanya TVET tu ada kat dua universiti saja doktor. Antara UPM dengan Ah, UPSI. Daripada dia betul. pergi UPSI, dia kata leceh, lebih baik pergi UPM. Kurang-kurang UPM ada kapal terbang, ada train, ada bas. Dia kata ke UPSI nak kena patah balik Ya. banyak kali. Jadi dia berulang sekarang ni bila jumpa kawan, 2-3 orang, dia orang berulang tiap hari naik kereta rupanya. Betul. Okay. Yes. Lagi satu adalah kita nak back to question yang EDD dengan PhD. Okey. Untuk Hmm. makluman, EDD kami tak dapat nak mulakan lagi. Dr. Azam mungkin ada apa-apa sebarang feedback untuk EDD. Hmm. Kita hanya boleh tawarkan kami Ah, PhD dahulu. kita nak bagi tahu yang ADD program ni telah diluluskan UPM. Cumanya program ni tidak dapat ditawarkan buat masa ni kerana isu yang teknikal lah dekat bagian penawaran kat situ. Hmm. Ada yang belum dapat disahkan lagi Belum kat situ. sampai Jadi, kelulusan KPT kan? ah, ya. Tapi itulah kalau menyimpan hasrat EDD juga mungkin kena tunggulah. Tapi kalau rasa tengok perbezaan dengan PhD pun macam tak jauh beza kan. Macam Hmm. boleh cope dengan PhD rasanya boleh je sambung PhD. Dan kalau awak rasa komponen EDD tu kuat dekat bahagian kursus kan, bahagian kuliah dia, bahagian teori apa ke, mungkin boleh waktu masuk PhD tu boleh je masuk kelas-kelas yang Ya, ditawarkan. betul. Kelas-kelas Hmm. PhD, kelas-kelas master pun boleh juga. Betul. Saya benarkan Betul. juga. Tak ada Sebab dia tak masalah ada pun. apa-apa tambahan bayaran pun. Ya, Dan tak dikira kredit je kan kalau macam Hmm. EDD, kerja ya. khusus tu semua kena fulfill. 80 kredit tu kan yang banyak tu kan. Memang Hmm. bagi saya agak penat lah sebenarnya nak habiskan kredit yang banyak tu. Dengan disertasi lagi, dengan thesis lagi. So kalau kita buat PhD, kalau yang PhD, betul by research sepenuhnya, boleh je ambil kelas-kelas tambahan untuk tambah ilmu tu lah, untuk praktis tadi. Sama juga Betul. Okey. Okey. Ada yang Ini tanya soalan ni yang keberapa matematik dah ni? kat mana? Matematik dalam kurikulum pengajaran Hmm. Mizi, matematik semua dalam kurikulum dan pengajaran. Betul. Easy ya, Okey. okey. Betul. Tak. Masuk dalam curriculum instruction, CNI. Hmm. CNI, Ha. Curriculum and Sihat. Instruction. Hmm. Ada EDD kuota ada ke? periksa ke? EDD ada periksa Ya, ke? ada. EDD macam coursework. EDD dia macam master kerja khusus dia banyak coursework, banyak sangat coursework dan banyak assignment. Dan ada juga tesisnya di hujungnya. Tak ada Ini berdouble lah Syazwani kerja ni dia. dah jawab Bachelor Mana? Pendidikan Sains Pertanian Oh ni. ni.
Ini dah Hmm. belum. Okay. Mengajar subjek pertanian, bidang master TVET lah kan. Hmm. Master TVET kalau Bachelor Pendidikan Sains Pertanian, master adalah TVET lah yang sesuai. Kalau macam Aisyah ni dia macam saya rasa Aisyah lebih baik ambil ni kurikulum dan pengajaran Aisyah walaupun tiba tukar-tukar subjek awak masih lagi fokus pada pedagogi lah. Nanti Hmm. buat research boleh fokus lah pada pedagogi tertentu lah. Macam contohnya nak buat apa tu authentic assessment ke. Tak kira subjek apa lepas tu masih boleh apply. Dia boleh masuk semua kan. Okay. Yang ni nak apa? Master minat nak buat AI, mathematics teaching, tapi bukan nak cipta software. Cuma nak kaji keberkesanan. Itu kurikulum dan pengajaran boleh. Hmm. Tak ada Kan? masalah tu. Yes. Kan? Antara dua lah, kurikulum pengajaran Ah, ataupun teknologi pendidikan. Teknologi. Antara Pemberatannya di dua. mana? Kalau Hmm. betul-betul nak something to do with teknologi, masuk teknologi tetapi fokusnya kepada subjek matematik. mm-mm. Yang itu Betul. kan. So kita tengok fokus lah. Tengok fokus. Okay. Okey. Cikgu Lagi. Dila, dia kata dia bahasa Arab. Okey, master dia nanti nak teruskan dalam bahasa Arab atau kalau cikgu rasa bahasa Arab tu adalah konteks awak. Kalau awak rasa awak nak buat sesuatu yang berfokus pada pedagogi, berkaitan contoh tadi kurikulum bahasa Arab tadi ke, pedagoginya ke, pentaksirannya ke, ataupun apa benda yang berkaitan dengan tu, boleh je ambil kurikulum dan pengajaran. Tak perlu kepada bahasa Arab lagi dah. Sebab bahasa Arab tu dah ada major awak tahu, dah ada pure kat situ kan. Mungkin kita boleh improve dari segi pedagoginya lah kot ataupun pentaksirannya ke dan sebagainya Boleh ambil Uh, kurikulum dan pengajaran je. Dr. Rahimah, mungkin kita boleh beritahu yang kita dah ada Master Sains Pendidikan Islam Ya, kita dan pun ada. PhD. Hmm. Betul. Ya. So Ada untuk sains kita pendidikan untuk Islam tadi. yes, pendidikan Islam ya untuk ustazah-ustazah. Okay, Betul. kita baru mula semester ini ke semester lepas ya. Kita dah ada program tetapi dia penyelidikan lah Master Science dan juga PhD. Sebab sebelum ni memang kita tak ada, tapi sekarang kita dah ada. So sekiranya berminat untuk program pendidikan Islam by research ya, boleh mohon di UPM. Okay. Okey, dia Yang dia yang mm-mm. di line. Ni Nur Syairah ni, TVET Research UPM kemudian BM atau BI. Untuk thesis Uh-uh. thesis ataupun disertasi Kita tu, BM boleh dua-dua. BM boleh, BI pun boleh, tak ada masalah. Ikut pada Ah, awak. Kalau awak rasa awak kuat dekat BM, buatlah. Kalau nak buat BI lagi ya. bagus. Ini yang selalunya orang Publication. takut nak masuk UPM. Dia kata Iya. UPM tu bahasa Inggeris. Ha, Tak, kita tak macam tu. ya. Bukan untuk Boleh TVET pilih saja, dua-dua. semua bidang. Ya, Semua bidang pun semua sama. program. Semua Ha, ha. program di Fakulti Pendidikan, Fakulti Pengajian Pendidikan, kita ikut Ya, masing-masing ya. Nak buat BM boleh, nak buat BI boleh. ya. Ah, Tapi tetap kecuali lah, kalau awak buat TESOL, jangan tulis bahasa BM lah. betul. Jangan. Pelik pula nama Betul. bunyinya. Betul. Tapi kalau dalam kelas, kalau kita ada international student, kita akan mengajar dalam bahasa Inggeris. Ya. Yang itulah Betul. kan. Okey. Tadi kalau sains pertanian memang TVET sains pertanian Ya. TVET, SRT Hmm. semua kulineri semua TVET bawa PVET. TVET. PVET, betul. Ini Mizi kata dia cari tak ada kos dalam senarai itu tidak tawarkan HLP. Memang betul Mizi. Kalau matematik kita tak spell out ke matematik. Kita di bawah kurikulum dan pengajaran sahaja. Hmm. Memang tak Betul. jumpa nak carinya. Okey. Betul. Okey, sepada di UPM memang terbaik. Batch kami 2 kali program. Betul. Kita ada sepada kita sangat bagus sangat kuat. Betul tu kata ni dah pergi overseas macam-macam tempat. Ah, Mungkin saya boleh share juga berdasarkan saya lihatlah pemohonan pelajar-pelajar dalam pentadbiran pendidikan ini, saya nampak macam ada seorang pelajar yang telah mohon, dua orang yang telah mohon banyak kali HLP, beberapa kali, 2 kali macam tu, tetapi tak berjaya. So tetapi untuk kali ketiga kalau tak silap saya, okay, instead of dia mohon HLP full, okay, dia mohon yang apa tu, yang CBB, dapat CBB. gaji, yang dapat Ah, gaji tapi tak ada kena beasiswa bayar, tadi yang tak ada beasiswa. Dia kata dia mohon benda tu terus dia dapat. Ya, last semester kita ada 2 orang. Ya, 2 orang. Okay. Dia kata dia dah cuba mohon HLP. Dia tak dapat. So, bila dia try permohonan pertama untuk tanpa beasiswa tu, okay, dan terus dia dapat. So, dah grad pun semester lepas. Ya, dah grad pun semester lepas. 2 orang. Kita ada 2 orang. Dan lagi satu adalah pelajar saya sendiri. Okay. Bila masters tu, okay, apa yang dia buat adalah dia
bayar sendiri dulu untuk masters, belajar sambil bekerja lah ya, sambil bekerja, belajar. Habis je belajar masters itu 2 sem dalam masa 1 tahun, dia bila dia mohon dia punya PhD kali pertama terus dapat HLP full. Hmm. Hmm. So maknanya dia tak buang masa lah kan. Guna duit Betul. sendiri dulu untuk masters, lepas tu dalam masa 1 tahun dia dah terus straight yang PhD. So saya rasa mana yang dah mohon banyak kali tu cuba tukar strategi sikit lah. Ya. Mungkin kita ada Cuba sesi tukar. daripada penerima HLT sebelum dia terima. Ada nanti kita Kan ada. Kita mungkin. akan ada sesi Ah, masa yang Ya. terakhir tu. Instead dia of banyak cerita. just Ya. instead of just Dia fokus kepada beasiswa yang ramai sangat. Okey, ah, mungkin boleh je masuk belajar dengan kita, tetapi sebab kelas kita ah, petang, tak ada masalah pun ya. untuk pergi kelas, kan? Okey, kelas kita petang. So dari situlah mungkin lepas habis tu boleh bila PhD ke apa, boleh juga sebab kalau yang dah berguna untuk Apa masters tadi? nak tunggu beberapa tahun pula nak kena continue ke PhD tu kan. Dia ada dia punya apa edahnya pula tu Mm-mm. kan. Dia kata Okay. edahnya tu. Tadi Haryani tanya TVET ada di, ya betul Haryani. TVET ni ada kat UPSI, ada kat UPM, ada kat UTHM. Okey. Tapi kalau awak daripada bidang TVET SRT, sains rumah tangga, Hmm. kulineri, kosmetologi atau fashion, memang awak kena pergi 2 tempat je yang ada. Sama ada di UPSI ataupun di UPM. Sebab tu semester ni saya ada pelajar daripada Terengganu. Dia memang cikgu KV yang ajar kulineri dengan seorang lagi ajar kosmetologi. So nak tak nak dia kena berulang lah tiap-tiap hari daripada melainkan awak berpindah lah. Maksudnya kena berhijrah lah datang ke KL. Aku tak nak berulang jadi itu satu pengorbanan lain lah kena dipikirkan lah Okey, pendidikan Islam, pendidikan Islam. Ni degree SRT kenapa pula pergi moral? Kalau di student saya kena marah saya ni. Mana aku lari master moral? Jauh perginya. Maintain lah SRT. Tak sayang SRT ke? Kalau saya marah student saya So kalau SRT Tapi ni dah itu terlari keperluan PhD, sekolah kadang-kadang Dr. Rahimah yang yelah, meminta tapi dia. PhD Posting dia. balik semula pada TVET. Ya. Balik semula pada TVET. Kalau saya sarankan untuk ASEAN, PhD balik pada TVET. Untuk masuk STEM Hmm. RBT semula. Betul. Jangan Masuk je TVET. Mungkin master lepas masuk habis TVET balik. belajar nanti dapat masuk belajar mengajar bidang yang TVET kan ataupun RBT Hmm. kan. Okay. Hmm. Kalau SRT. awak jannah dia culinary, bakery, pastry, ambil TVET nanti boleh fokus pada pentaksiran. Tak ada masalah. Ambil Betul. TVET ambil TVET. Yang utama dia TVET nanti masuk pentaksiran. Tak ada masalah. Pedagogi. Hmm. Degree PJPK, Master PJ. Pedagogi. Tapi boleh je maintain pedagogi, tak ada masalah pada ni siapa ni pedagogi nanti fokus kepada kesihatan lah, pada subjek kesihatan Tak ada masalah. Okey, lain dapat Tarzan kalau nak baca komen-komen kat sini Ni kalau ada. kalau Okey. kalau Tarmizi, kalau degree matematik ni dah ke bahagian apa ya untuk HLP? Tadi kita kata Tadi dah kot. KNI, kurikulum dan Ha. pengajaran. Itu kalau UPM, kalau dekat bawah HLP punya kluster di bawah apa? Dia di bawah tadi ada bawah kurikulum pengajaran juga. I dah bagi Curriculum kod tadi. pengajaran. Ah, Okey. sebab Ni dia ada Honor Adibah. pendidikan, Ad, dia ada pendidikan ekonomi, ha. perakaunan, matematik, macam tu lah. Honor Oh, Adibah ada efek tak kalau mohon HLP PhD Math kalau degree Mathematics and Economy 2.62. USM DPLI UPSI Master EduMath proposal PhD SB UPM ada approve. Oh, dah approve dekat UPM. Ini ekonomi dah tanya dah. Math Hmm. dengan ekonomi Kalau 2.62 ekonomi, USM. kalau ekonomi sebenarnya dia kita boleh letak di bawah dua lah. Satu adalah kita kata sebab kita TVET tu dia luas kan. TVET Betul? tu dia luas. Okay, business pun sebenarnya kalau macam kita dia boleh di bawah TVET, dia boleh di bawah CNI. Kan dia nak lihat kalau dia pedagogi dekat situ. So dia tengok dekat mana fokusnya. Macam saya cakap tadi, you nak fokus ke Mm-mm. apa? Kalau kita kata keusahawanan TVET, dia duduk dekat TVET lah. Kalau dia keusahawanan tapi nak lihat kurikulum, dia kena masuk kurikulum pengajaran. Hmm. Contoh dia macam Tapi tu. dia ada approve kan ni dia punya PhD proposal dia kan. Okay, tak apa. Ah, ya. Yang lain kita Tadi macam apa? ni, sama lah ni. Kalau yang Jannah ni, TVET Jannah Jannah TVET. Yang Zoom Ah, user ni pun masih kosmetologi bawah TVET TVET. Hmm.
Yang sepada tadi, cik orang tengok pada buku panduan tu, dia bagi tahu tau dalam untuk sepada tu, dia ada subjek-subjek tertentu yang boleh mohon sepada. Bukan semua Mm-mm. subjek yang boleh mohon sepada. Jadi cikgu tengok balik lah kalau adakah Oh ya, uh, berkenaan dengan ya, sepada tu ada yang maklumat terbaru dikatakan guru yang apa ustazah pun boleh mohon juga ya untuk betul. Jadi sepada pendidikan Oh, tu. Islam, Ha ah. moral, I see. civic yang saya baca. Mm-mm. Selain pada kaunseling, dia Terbuka. boleh moral, civic, pendidikan Islam, dia boleh masuk juga untuk Okey, sepada. So, cuma counselling ni kalau background bachelor tak ada, nak mohon untuk master lepas lagi. Tapi kalau PhD tu. dia tak lepas sebab dia Boleh. kena ada master Ada, counselling. hmm, Ah, ada dia syarat master. khas pada Ya, kaunselor. syarat dia betul. Sebab itu dia ada Lain board sikit. kan? Dia ada. Dia Kalau lain sikit. kalau PhD kena ada master counselling. Tapi kalau master counselling tak ada masalah kalau bachelor tu. Ah, Okey, ada yang RBT tapi ingin mohon teknologi pendidikan. Kira umum juga kan teknologi pendidikan ni. Ya, teknologi pendidikan pun boleh. Tapi mm-mm. RBT better masuk TVET lah. Sebab akan datang 2027 pun RBT pun dah nak dibangsuhkan. Dah tukar kepada lain kan. So, lebih senang ambil TVET lah. Okey. Ada lagi ke kita nak highlight kan? Kalau kita dah jam berapa ni? Dah pukul 10 eh. Ya, Okey, itulah so kita far. boleh tutup oh, kot. Ah. Okay. So, Nanti boleh tak je ada. tanya dalam grup WhatsApp tu, kalau siapa yang masih keliru-keliru, nanti kita boleh respon lah. Kita bantu respon kat situ. Okay, Okay. so ni okey untuk okey. next kita siri kedua kita akan bantu dari segi Betul. skop. Yang penting tu skop kajian tu mesti selari Mm-mm. dengan program nak dimohon. Itu yang Mm-mm. paling penting. Mm-mm. Okay, so yang untuk skop untuk siri kedua skop dan pencarian idea insya-Allah pada 29 Disember yang mana kita akan fokus kepada apakah skop kajian sesuai dan juga untuk peringkat sarjana doktor falsafah lah dan juga Mm. reka bentuk apa sesuai untuk peringkat sarjana dan untuk juga doktor falsafah kebanyakannya yang gagal untuk doktor falsafah apabila skop tidak sampai kepada PhD level yang mana Mm. biasanya proposal dibawa lebih kepada master level sahaja kan itu Oh, menyebabkan betul. banyak pelajar calon PhD yang gagal Betul. Dan Okey, dan dan kemudian mungkin proposal dan masa interview tu dia tidak dapat menjelaskan betul-betul lah apa sebenarnya reka yang dia bentuk nak dia buat. Reka bentuk dia tu. reka Ah, bentuk dia. ya, betul. So kena faham betul-betul lah reka bentuk tu. Okay. Okay. Next So, session ni boleh bentang tajuk ke doktor? Boleh jugalah kalau nak bentang tajuk kita share-share tengok tajuk sesuai ke tidak sampai ke tidak capai ke tidak tahap PhD mm. Nabila ni berbanyak tajuk dia nak bentang ni. Ah, Okey. Okay. Untuk perhatian kita ada sijil yang kita nak bagi ya selepas ni untuk okay. scan. Ha ah. Okay. Nanti Tuan-tuan saya akan share sharekan dalam grup QR code WhatsApp dia. ke? Grup WhatsApp. Saya share kat sini je lah. Oh, Okay. okay. Dekat online ni. Ha ah. Ya, ya. Saya minta siapa ni boleh ni lah. Share. Share link ke apa ni? Saya share QR code. Ni apa? Slide. Slide. Boleh Oh, boleh nak tak? tutup, saya tutup ni. Okay, okay. Saya tutup ni kita bagi Share. masa berapa lama ni? Boleh isi? Sampai habis lah kot. Sampai kita sementara lah nak layan-layan soalan lagi ke. Okay. Tapi nanti kita Ni masukkan juga dalam grup lah ke? Tak payah. boleh juga kalau nak masuk. Okay. Tapi Boleh je. banyak kan? Yang ni. Hmm. Nampak tak saya punya ni slide? Belum, belum. Coming Dr. Hazwan. Oh, Kejap. tapi Dr. Azwan kena share kat sini Dr. Azwan. Sebabnya dalam Ada yang grup tak tu, masuk kan? dalam Oh, grup ada tu tak ada masuk. 600 lebih. 600. Nanti 600. saya share kat sini je. Saya Okay. share kat sini kita buka. Okey, sementara kita layan-layan soalan ni, okey, kita buka sekarang Hmm. siapa yang ada dalam dalam webinar ni boleh scan sekarang untuk sijil. Kalau tidak kita tutup lah. Okey. Sijil ni saya tak pastilah guna tak. Apa maksudnya bolehlah kalau nak bawa untuk interview tu kita tunjuklah kan. Untuk perhatian panel waktu tu kita dah Ada, berusaha betul. buat Ah, proposal lah. Jadi dia nanti mungkin kita akan ada share poin yang dalam dipertimbangkan kat situ ke. Dia ni dah buat berapa kali ke apa kan. betul-betul Mungkin ya lah untuk ada. calon-calon semua sebenarnya nanti kita akan share dalam tips yang akan datang lah seri lain. Sebenarnya untuk kita pergi interview tu dia akan tanya adakah anda berhubung dengan mana-mana pensyarah ataupun dengan mana-mana institusi pengajian untuk bincang tentang proposal anda. Itu ada tambahan point sebenarnya. Jadi kalau anda hadir sesi macam ni ada kredit lah sebenarnya menunjukkan anda dah ambil inisiatif dengar Ya. taklimat, join apa tu mana-mana sesi. Maksudnya dah ada inisiatif untuk ke arah situ Daya Ah, usaha lah, daya usaha. ada usaha betul. Ada markah kat situ Ada markah ekstra. Okey.
Okay, boleh scan. Dah. Okay. Nanti kita, tak apa, nanti saya akan email lah pada peserta yang hadir sahaja ya. Betul. Boleh, boleh. Yang Yes. yang hadir saja. Okay. Okay, saya rasa Okay. itu saja. Alright, so saya ucapkan terima kasih lah pada Dr. Hazwan dan Dr. Rahimah ya. Dan tak lupa juga pada peserta malam ni, tuan-puan semua ya, daripada awal sampai ke akhir session ini. Okay, so diharap perkongsian yang kami buat ni adalah memberi manfaat, boleh dijadikan panduan ya dalam merancang permohonan untuk HLP nantilah ya. So jangan lupa siri yang kedua Dr. Rahimah akan bagi nanti linknya dengan panel yang berbeza ya yang kedua, dan fokus yang paling penting tu sangat penting di mana yang kedua ni adalah berkenaan dengan proposal ya. Sebab kalau saya selalunya untuk those yang dah pernah buat masters nak buat proposal PhD, saya tak risau. Tetapi untuk yang bachelor nak buat master tu, yang itu sebab bachelor kadang-kadang dah lama tinggal, tiba-tiba nak kena buat proposal pula, tak tahu nak tulis apa. Ya, so pastikan CD yang dua tu semua hadirlah untuk tahu apa yang perlu ada dalam proposal tu. Okay, so Skop dua sekiranya tu, mas. Dr. Nida, untuk yang siri dua, dia lebih kepada skop dan reka bentuk. Ah, Skop reka bentuk sahaja dengan ni. Tapi yang so dia siri lebih tiga, kepada idea lah kot, ya, idea macam cara apa. idea. Ya, So okay. dia Siri bukan ketiga, penulisan penuh, dia bukan siri penulisan ketiga penuh. baru penyediaan proposal penuh. Siri Yes. tiga ada Betul. proposal. So yang dua tu dia lebih kena ada topik, Ya, okay, betul. Nak tahu dah topik tahu apa. topik apa, dan kebentuknya apa, yang itu Ya. je Dan yang skop penting. kita macam sampai arah untuk master dan juga PhD lah. Betul. Nanti bila dah ada benda tu, baru yang ketiga penulisan untuk proposal tu. Ya, So yang betul. ini kita bagi brainstorming untuk topik dululah kan. Betul. Alright. Okay, so terima Okay. kasih semua. Jumpa in the next series. Ya, thank you so much sekali lagi. So all the best in your application. Kalau ada apa-apa soalan, okay, boleh je tanya dekat dalam group. Ya, mungkin ada yang kita tak sempat nak baca dekat sini sebab banyak sangat. Boleh tanya dekat group ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.